Selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada dua panelis kita, Bro Azli Stanley dan juga Bro Ben Oi. Oi. Sebutan tu. Bro Ben lah senang ya. Yang datang jauh, tak silap saya luar daripada negeri Perak lah. Kalau ikut alamatnya tu Penang lah yang saya maklum. Dua-dua Bro Azli pun sama di Penang. Tapi yang bestnya ada sandakan tu. Itu nanti dia cerita dari mana pula sandakan ya, sejarah dua panelis kita ni akan kita sama-sama kongsikan. Jadi sebelum tu mengalu-alukan semua kehadiran para tetamu yang berada di bawah. Jangan risau, di atas ni masih lagi penuh, masih lagi banyak kosong. Jadi boleh ke atas dalam dewan musalla kita ni yang boleh dipenuhkan oleh jemaah lelaki. Manakala bahagian bawah itu untuk jemaah muslimat. Dan kalau tak melimpah, tangga ni pun boleh. Duduk atas tangga sampai ke bawah tu dah siap, bentang sejadah dah siap kita. Jadi kita malu-alukan kehadiran semua. Burung merpati terbang tinggi, singgah sebentar di dahan kayu. Selamat datang hadirin semua, majlis penuh ceramah ilmu. Air sungai jernih mengalir, hilir mudik ikan berenang, ilmu dicari sepanjang hayat, membawa manfaat sepanjang zaman. Jadi alhamdulillah hari ini panelis kita bukan calang-calang. Mereka menempuh pelbagai liku dalam berhadapan dengan kehidupan ini untuk mencari cahaya dan hidayah nun jauh di hujung terowong sana. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima dan memperkenankan hidayah untuk diri mereka. Kita ni kebanyakan yang di sini seperti yang disebutkan oleh Tuan Haji Masri, 75% beranak je, nangis dah Islam dah. Tapi dua panelis kita ni daripada dua orang ibu ayah yang bukan Muslim ataupun belum lagi Muslim. Dah sekarang dah Muslim kot mak ayahnya. Nanti dia akan ceritalah Jadi latar belakang untuk kita mengenali lebih dekat lagi Encik ataupun Ustaz Muhammad Nur Azli Stanley bin Abdullah. Kial saya cakap Urdu pula. Tamil apa dia? Namaste. Hindi. Apa kalau Tamil? Kalau apa khabar? Apa khabar? Saya tahu saja kalau jumpa geng-geng Tamil siapa dah? Jadi abang ataupun ramai dia golongan-golongan pendakwah yang berada di Mekma ataupun berada di jaringan dakwah ni, mereka suka menggelarkan diri mereka bro. Saya kalau di Perak ni saya kenal lama Bro Nasir dulu. Kemudian Bro Hafiz di Jahit di Jabatan Agama Islam Perak, yang Dr. Nasir itu lamalah dulu kan. Itu lama dah saya kenal. Sifu Nasir. Itu lama tu. Saya duduk di Ipoh, di Eden Park tu memang duduk satu sekali dengan dia. Duduk satu taman. Dilahirkan di Sandakan Sabah, membesar di Pulau Pinang, menerima Islam dan memeluk Islam. Allah memberikan hidayah kepadanya pada tahun 1994 dalam lingkungan umurnya 20-an. 23 tahun. Kemudian mengembara dan aktif dalam dunia dakwah ini. Seawal mula memeluk Islam lagi, dakwah sepenuhnya dan menjadi pengasas dan penganjur Mu'allaf Sharing Tours. Dia macam saya ada travel tours. Ini Mu'allaf Sharing Tours, maknanya mengembara lah. Untuk berkongsi agama Islam ini kepada seluruh umat Kemudian yang paling menariknya, saudara ataupun Bro Azli Stanley adalah merupakan ahli jawatan kuasa pembangunan insan dan dakwah Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dan pernah dianugerahkan pada tahun 2014 tokoh Ma'al Hijrah, iaitu sahabat mu'allaf sahabat mu'allaf, dalam kategori sahabat mu'allaf. Takbir. Ini semangat kita nak untuk teruskan dalam perkembangan dakwah. Tokoh kita yang kedua, ini bukan calang-calang orang. Saya mula-mula saya buka biodata bro kita ni, Bro Ben ni. Dia keluar sekali, yang mula-mula keluar
Taiko Ahlong. Wah, itu dia punya biodata mula-mula dulu. Dan bekerja lama di pub. Dia pengurus pub. Maknanya dia ni bukan calang-calang, ni langsi punya orang. Ni hao. Alhamdulillah. Jadi itu asal usulnya. Kalau tengok orang Samsing Cina ni, langsi ni, kita kata, oh, geramnya aku ni, kan? Tapi dalam Samsing tu Allah memilih mereka memeluk Islam. Dan ini mengingatkan kita semua kepada kisah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang begitu Samsing akhirnya memeluk Islam, dan Islam berkembang melalui jaringan Umar Al-Khattab. Dan pengalaman Bro Ben ini, dia memeluk Islam pada tahun 2017. Ini kira baru betul. Dalam kategori yang amat baru, kurang dari 10 tahun. Betul kan? Kurang dari ini menarik. Dan sejak itu beliau aktif dalam aktiviti dakwah kebajikan, khususnya dalam membimbing muallaf serta menyampaikan kefahaman Islam kepada masyarakat Islam dan bukan Islam. Sekarang daripada pengurus apa orang kata Along, Langsi Along, pengurus pub, sekarang ini menjadi pengerusi MAKMA, iaitu Malaysian Chinese Muslim Association di Pulau Pinang, dan terus mengembangkan dakwahnya sehingga ke hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka semua. Takbir. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memulakan yang pertama ni, soalan pertama, berdasarkan kita nak kenal lebih dekat lagi siapakah dia, orang kata preacher ataupun pendakwah kita ini, kita bagi masa 15 minit yang pertama ni kepada Bro Stanley, Bro Azli, untuk menceritakan perjalanan dakwah daripada bukan Islam, daripada asalnya belum lagi Islam dan akhirnya masuk Islam, dan bagaimana boleh tercetusnya idea untuk mencipta NGO ataupun membina jaringan muallaf ini. Sedangkan kalau kita dengar mau cerita muallaf ni, Bro Azli, saya banyak kali dapat mesej saya beritahu saya muallaf. Ceritalah panjang perjalanan liku-liku dakwah. Akhir sekali at the end, saya perlukan wang, saya tak cukup wang. Itu selalu yang orang panggil stigma orang terhadap muallaf ni, dia tak cukup wang dan minta sedekah. Sedangkan kita lihat betapa ramainya muallaf yang hebat-hebat seperti ini yang menjadi contoh kepada kita. Boleh ceritakan sejarah Bro Azli Stanley, silakan. Pakai ni ke pakai sana aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, pertama sekali saya ingin merangkamkan juta terima kasih kepada seluruh staf kepimpinan surau atas kesudian menerima saya ini sebagai tetamu ataupun menerima kami ini sebagai tetamu Tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini, dan secara tak langsung memberi ruang peluang kepada kami ini untuk berkongsi sikit sebanyak pengalaman perjalanan hijrah ataupun perkara-perkara berkait dengan dakwah, insya-Allah. Dan seperti mana yang Tuan Imam moderator yang tanya dari soalan tu, sebenarnya soalan tu kalau nak cerita 2-3 jam tak habis. Dekat 15 minit ni orang cerita tinggi ya. Tapi secara ringkas insya-Allah, seperti mana mukadimah tadi, saya ni lahir ni Sepang Pulau Pinang Utara. Kita nak sembang Perak ni tak apa nak boleh Jadi saya lahir di Sandakan Sabah. Lahir saja, tumpang lahir. Sebab ayah saya dengan ayah saya masa tu ada urusan kerja. Ayah saya, mak saya, adik-beradik semuanya orang Pulau Pinang. Seluruh adik keluarga sebenarnya, pak saudara, tok saya semua orang Pulau Pinang. Saya seorang saja terlahir di Sabah sebab macam kata tadi, ayah ada urusan kerja, dan selepas urusan kerja dalam setahun, umur saya setahun, balik ke Pulau Pinang dan saya membesar di negeri Pulau Pinang. Jadi kalau orang tanya saya ni asal daripada mana ni, kadang-kadang kita nak jawab pun payah. Nak jawab Pulau Pinang pun kita bukannya anak kelahiran Pulau Pinang, nak jawab Sabah kita bukan membesar di Sabah.
Tapi saya kalau tuan-tuan tengok saya bukan tak nampak rupa orang Sabah lah. Kan? Kalau saya kata orang Pulau Pinang, tuan-tuan percaya. Kalau saya kata orang Sabah, memang Sabah pun tak percaya. Jadi latar belakang sikit, saya ni anak bongsu dari bertiga beradik. Dan juga ibu bapa, maknanya kami sekeluarga ni 5 orang lah. Dan kalau nak tanya tentang penghijrahan ni, dia ada perjalanan dia. Perjalanan yang agak panjang. Cuma secara ringkas, saya membesar banyaknya di persekitaran perkampungan orang-orang Melayu. Sejak kecil lagi, umur saya dalam 2-3 tahun sampailah umur saya belasan tahun, saya banyak tak ada kampung asal, tak ada kampung, sebab saya lahir di Sabah dan keluarga kami ni pun tak ada kampung, tak kata kampung kelahiran. Sebab ayah ni, keluarga ni susah lah, jadi banyak sewa rumah, pindah rumah dan sebagainya. Cuma ada satu tempat ni dalam Gemas di Pulau Pinang ni, boleh google lah apa yang special kat sana tu. Nanti kalau pergi Penang boleh singgah, dekat dengan rumah Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, Jalan Gemas ni. Di sini yang saya membesar, umur saya lebih kurang 5 tahun sampai 13 tahun, di mana persekitaran rumah saya ni adalah perkampungan orang Melayu. Kejiranan saya ni rumah kawan-kawan orang Melayu. Kampung Melayu. Jadi ada kawan-kawan yang non-Muslim, seperti mana kata tadi, di persekitaran taman sini, yang kata 75% orang Melayu, 25% non-Muslim, lebih kurang macam tu. Lebih kurang macam tu. Tapi cumanya sebenarnya di kalangan non-Muslim ni, kalau saya nak bawa kisah saya dulu ni, di kalangan non-Muslim ni, saya sendiri sebagai seorang non-Muslim satu ketika dulu, dia ada benda-benda yang istimewa yang kita lihat pada masyarakat Islam. Kalau saya nak cerita sikit, nak cerita panjang tak boleh, cerita sikit satu saya ambil contoh. Kita cerita bab semayang lah. Bab semayang. Saya agama dunia agama Kristian. Saya bangsa India beragama Kristian. Tuan-tuan, perempuan kat bawah kan. Tuan-tuan tahu tak, orang Kristian ni dia pergi gereja berapa kali seminggu? Sekali. Seminggu sekali. Tuan-tuan tak apa, ramai jawab. Saya program di Kelantan Terengganu, saya jawab tanya dia tak tahu. Banyak orang tak tahu sebab mereka mungkin tak terdedah. Mungkin masyarakat kita di sini dia terdedah. Jadi orang Kristian ni dia pergi gereja seminggu sekali. Kalau saya banding diri saya dengan kawan-kawan saya yang beragama Hindu, saya India Kristian, ada kawan India yang beragama Hindu. Bila saya banding dengan dia pada satu ketika dulu, dia ni pun bukan selalu pergi kuil. Maknanya ada upacara tertentu dia pergi kuil. Kalau tak ada, dia pun tak pergi. Kalau saya banding dengan kawan-kawan Buddha saya di kampung tersebut, kawan-kawan Buddha ni pun jarang dia pergi tokong. Ada upacara tertentu dia pergi. Kalau tidak, dia pun tak pergi. Jadi kami semayang macam mana? Dia jadi tanda soal lah. Kalau gereja ni pun seminggu sekali baru pergi, kuil pun seminggu sekali, 2 minggu sekali baru pergi. Habis kami semayang macam mana? Dan kami di kalangan non-Muslim, kita kata non-Muslim lah, dia lebih kurang sama dia semua. Macam saya, keluarga saya ni, dia rumah, dia ada sediakan tempat untuk kami semayang. Ada tempat kami dia bukan semayang pun sebab dia tak ada ritual pun, dia lebih pada berdoa. Berdoa, bermunajat, kita dapat duduk di tempat semayang kita tu. Dan tempat kita tu, macam contoh macam saya, agama Kristian, dia letak gambar Jesus, dia letak salib, dinyalakan lilin. Maka di situlah saya semayang, saya berdoa, saya bermunajat, kan, seluruh ahli keluarga. Dan bila saya pergi rumah kawan saya beragama Hindu, contoh, dia pun sama juga, dia pun ada tempat dia semayang. Cuma berbeza dia adalah gambar Tuhan dia, kan, mungkin ada bunga dia letak situ, dan ada nyalaan api di situ. Saya dinyalakan lilin, dia dinyalakan api dengan minyak tanah. Dan begitu juga kawan-kawan Buddha, dia pun ada sembahan dia, kepercayaan dia, dan dia pun ada juga nyalaan api dan sebagainya. Dan satu ketika dulu, masa saya umur dalam 9-10 tahun, bila duduk main kawan-kawan ni, dia main satu persoalan dalam hati. Dia main satu persoalan, kami semua hak bukan Islam ni, cara semayang kami lebih kurang sama je. Ada sembahan, ada tempat, ada benda yang ada gambar, ada patung ke apa-apa untuk kami menghayati sembahan dan sebagainya. Walaupun berbeza agama, berbeza dia punya kepercayaan,
Tapi unsur sama lebih kurang. Ada unsur api, orang Kristian dengan lilin, orang Hindu, orang Buddha dan sebagainya, ada juga unsur-unsur api dan sebagainya. Ada persamaan. Tapi bila saya banding dengan kawan-kawan Islam, kawan-kawan Islam ni dia tak ada langsung macam tu. Dia dan orang Islam ni satu hari dia dituntut untuk pergi ke masjid ke surau ke Setiap hari. berapa kali sehari? Dituntut berapa kali? 5 kali ya. 5 kali. Dan benda tu sembahyang ni adalah kewajipan. Benda wajib. Tak buat kalau berdosa. Jadi dulu saya masa kecil dulu pun saya ada satu perasaan rasa macam agama Islam ni dia lain sikit. Dia berbeza dengan agama-agama lain. Agama lain kita tengok lebih kurang sama. Tapi agama Islam dia lain. Dan begitu juga dalam benda-benda lain dari segi apabila kita berkawan dengan kawan-kawan Melayu dan sebagainya. Dia ada sifat budaya orang Melayu, sifat-sifat kesantunan dia, kesopanan dia, adab budi bahasa dia. Dia agak berbeza. Bukanlah kata kami non-Muslim ni semua tak bagus dah. Tapi dia ada benda-benda yang berbeza. Antaranya contoh, kawan-kawan saya dulu ni kalau dia nak keluar rumah ke apa ke, dia akan salam dengan mak ayah dia. Mak ke ayah dia ke, kan? Dia akan salam, dia cium tangan, baru dia akan keluar dari rumah. Satu budaya yang tak ada pada masyarakat lain. Kecuali kita kata ada pada orang Islam, ada dalam budaya orang Melayu. Dan begitu juga bila mai hari raya. Contoh mai raya, saya rumah jiran. Saya suka bila mai raya saya akan duduk depan beranda rumah saya ni. Saya akan tengok apa yang berlaku di rumah jiran ni. Sebab saya seronok suasana hari raya ni bila mai raya. Sebab kawan-kawan Melayu Islam ni bila adik-beradik dia main, mereka bersalaman, berpelukan, bermaafan. Sehinggalah satu ketika mula timbul satu persoalan. Kenapa orang Islam ni, orang Melayu ni dalam ucapan selamat hari raya ni, dia ada selamat hari raya Aidilfitri ataupun Aidil Adha, ada maaf zahir dan batin. Agama lain bukan kita nak condemn dah, kita buat perbandingan. Agama macam contoh saya dulu Christmas. Merry Christmas. Itu saja. Merry ni gembiralah, bergembira atas hari kelahiran Christmas. Christmas ni dia sambutan kelahiran Jesus. So dia sambut kegembiraan, Merry Christmas. Kalau orang Hindu, beragama Hindu, dia sambut Deepawali. Dia happy Deepawali, meraihkan kedatangan Deepawali sebagainya. Orang Cina kongsi fajar, Sinin Kuala, ataupun selamat tahun baru Cina. Tak ada maaf-maaf. Tak ada istilah maaf. Dan saya dulu pernah tanya kat diri saya ni, apa sebenarnya, kenapa orang Melayu ni, orang Islam ni, dia main raya je, dia ada ucapan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Kenapa nak bermaafan? Untuk apa? Jadi saya segan nak tanya kawan-kawan dulu ni, sendiri tanya, sendiri jawab. Jawab apa? Kita rasa macam orang Melayu ni mungkin mereka ni sama mereka suka bergaduh. Adik-adik ni suka bertekak, suka bergaduh. Bila mai hujung raya, pakatlah, maaflah, pakat maaf, kosong-kosong. Bakat bermaafan. Saya mula sangka macam tu. Tapi lama-lama bila kita bergaul dengan kawan-kawan Melayu dan sebagainya, kita mula dapati masyarakat Islam ni, orang Melayu ni, dia dari segi didikan agama Islam membentuk kepribadian dia. Orang Melayu ni dia nak hidup aman, damai, tenang, tak mau gaduh-gaduh, tak mau bising-bising. Dan kita hidup nak bermaafan. Malah agama itu sendiri menuntut kita. Siapa bagi salam dia dapat pahala, siapa bagi salam dulu dia dapat pahala lebih. Siapa memaafkan seseorang, dia ada kelebihan dia, ada untung dia. Jadi agama memupuk kita, mendidik kita. Sebab tu kita tengok orang Islam, orang Melayu ni, dia main kehidupan dia agak tenang. Dan satu lagi kalau saya tambah Ustaz, bab kematian. Dulu saya ada pengalaman letuk saya meninggal sekali. Rumah mayat dia selama 3 hari di rumah. Saya boleh dengar orang menangis hari-hari, mak saudara saya, pak saudara saya. Lepas tu hari ketiga emosi bertambah-tambah, kan, meraung, menjerit dan sebagainya. Kita fahamlah emosi. Bukan kita nak cuma ini pengalaman perjalanan. Dan selepas tahun 2 tahun tu saya kehilangan kawan saya, kawan sepermainan, sahabat sepermainan saya.
Dia meninggal dunia. Dan bila dia meninggal dunia, kawan-kawan hak Melayu ni main rumah saya sebab dia jiran dengan saya. Pergi rumah dia lah. Pergi rumah dia. Kawan-kawan Melayu ni semua naik atas. Tingkat urusan jenazah ni sebelah atas rumah. Saya ni segan lah kita nak naik sebab kita bukan Melayu, kita bukan Islam. Kita pun tak tahu boleh naik ke tak boleh naik. Saya cuma daripada atas tangga, saya dah perhati tengok keliling. Cuma ni saya perhati satu benda, saya pula perasan. Saya tengok tak ada orang yang menangis. Saya tak nampak orang menangis, tak isak-isak ke, dengar bunyi orang duk menangis ke. Tak ada langsung. Dan saya mula jadi heran, betul ke dia ni mati? Timbul persoalan. Dan kalau betul dia mati, orang Islam ni kalau ahli keluarga dia mati, dia ni tak sedih ke? Sebab mak ayah dia sendiri yang menguruskan jenazah dia. Umur 11 tahun lebih kurang. Meninggal pasal leukemia. Mereka dua beradik, abang meninggal leukemia umur 11 tahun, adik dia pun meninggal dengan umur sama ke. Dua-dua orang. Kan? Mak ayah menguruskan benda ni. Saya tengok benda tu, saya rasa macam pelik. Tak ada perasaan ke orang Melayu ni bila berlaku kematian, tak nampak. Yalah, muka sedih tu ada, tapi tak ada lah menangis ke merau ke apa semua, tak ada. Dia timbul satu persoalan dalam hati. Apa yang memberi kekuatan pada orang Melayu, orang Islam ni? Bila berlaku kematian ni, dia ada satu kesabaran yang begitu tinggi. Tuan-tuan dan puan, di kalangan kami non-Muslim sebenarnya dia ada banyak persoalan. Apabila kita, macam saya dulu ni, kawan-kawan Melayu ni dia dekat dengan saya. Bila dekat dengan saya bergaul rapat dengan dia, maka saya dapat lihat benda ni semua. Sebab tu salah satu usaha dakwah yang perlu kita laksanakan, bagaimana kita nak mendekatkan diri dengan mereka. Bagaimana kita nak memperkenalkan tentang kehidupan kita, cara hidup kita bagaimana, bagaimana kita melaksanakan tanggungjawab hidup kita. Ini baru perkara berkait dengan kehidupan. Belum lagi masuk perkara berkait dengan agama. Contohnya saya dulu, sekali lagi saya kena ulang banyak kali, bukan nak merendahkan agama, bukannya kata, sebab dia ada ustaz kadang-kadang ni, ada orang kata hampa dah masuk Islam, cerita pasal Islam sudahlah. Tak payahlah nak cerita pasal hak lama-lama. Kita cerita hak lama ni sebab kita nak orang Islam tahu. Kita buat video ni bukan nak sebab untuk nak cemar atau mencebong nama agama lain dah. Kita nak lebih ramai orang Islam tahu tanggungjawab dia ni. Apa yang ada dalam jiwa dan hati orang bukan Islam. Kalau contoh dia kata tak, saya tak ada rasa macam tu semua. Okey, tak apa, baguslah. Tak apalah kamu tak rasa benda tu untuk kamu, tapi kita percaya. Kalau kita tanya Ben pun, dia ada waktu-waktu dia ada rasa satu perasaan, rasa sayu, ada perasaan rasa macam ada benda yang tak kenal dalam hidup. Duit ada Ben lah, macam Ben cerita lah. Duit banyak, tapi jiwa tak tenang. Jiwa tak tenang. Saya kenal ramai orang di kalangan mu'alam. Duit banyak. Orang hari ni kejap cari duit. Tapi ni duit banyak. Tapi dalam buku ni ada satu kisah. Dia budak seorang Sarawak. Kerja di pub juga. Di sebelah KL Ampang. Dia jadi kepala. Beberapa pub dia jaga. Duit banyak. Dia kata satu hari boleh dapat 5,000. Tapi dalam hati dia kosong. Dia ada benda yang something, dia kata aku ada benda tak kena. Ada benda yang tak lengkap dia dalam hati dia. Jadi benda ni tuan-tuan dan puan berlaku pada, boleh kata ramai di kalangan non-Muslim. Cuma ni siapa yang dia nak pergi satu langkah ke hadapan. Maknanya dia nak mencari kebenaran itu, dia nak tahu tentang benda tu. Itu pada diri dia. Dan yang kedua pada diri kita sebagai seorang Islam, bagaimana kita mendekatkan diri kita pada dia. Saya umur 8 tahun. Umur 8 tahun, gereja dia buat majlis. Program, dia buat tayangan filem Jesus of Nazareth. Dan masa tu dia buat tayangan big screen lah di dalam gereja. Yang ni nak tengok pun boleh lah, dalam YouTube pun ada. Orang Kristian ni dia rajin buat filem Jesus sejak mula lahir sampailah disalib, dan juga sebelum diangkat ke langit lah, ikut kepercayaan orang Kristian dan sebagainya lah. Dan umur saya 8 tahun, saya duduk dengan mak ayah saya, abang-abang saya duduk di tempat lain. Nak ditakdirkan Allah SWT. Saya boleh sebut nak ditakdirkan lah, sebab saya umur 8 tahun bukanlah fokus sangat tengok gambar pun, filem tu. Tapi nak ditakdirkan Allah SWT, saya ketika saya mendongakkan kepala tu nak tengok layar besar di skrin tu, saya nampak gambar Jesus sedang berdoa. Dan ketika saya nampak gambar Jesus sedang berdoa tu, tiba-tiba dia main satu persoalan lah hati saya ni. Aku berdoa pada engkau sebagai Tuhan, sekarang engkau sedang berdoa pada siapa?
umur 8 tahun. Dia main satu persoalan. Kenapa? Sebab doa saya ni tuan-tuan, mak ayah saya ajak saya. Malah mak ayah saya sendiri pun dalam doa dia, malah seluruh masyarakat Kristian ini, orang Kristian ini, tanyalah siapa pun, dalam doa dia kena sebut nama Jesus. Tak sebut nama Jesus tak sah. Macam kita lah, kita doa kena sebut nama Allah SWT. Jadi kalau kita tak sebut nama Jesus, maknanya tak sampai doa tu. Tapi sekarang ni, dalam kita meminta pada Jesus, tiba-tiba tengok Jesus pula sedang meminta. Kalau kita tanya orang Kristian, dia adalah falsafah pegangan mereka, Trinity, God the Father, the Son, the Holy Spirit. Dia akan kata Tuhan, Jesus menyembah pada Bapa dan sebagainya. Namun begitu, macam saya kata tadi, siapa yang setuju dengan pandangan tu, nak berpegang, silakan. Tapi ada di kalangan kita ni yang menimbulkan persoalan. Dan saya ni tuan-tuan umur saya 8 tahun sebenarnya masa tu. Tapi perkara tu tak bawa apa-apa kesan. Sampailah datang satu ketika umur saya 23 tahun. Pada ketika itulah sebenarnya benda tu tercetus. Maknanya bila saya sebelum saya nak mengucap kalimah syahadah, baru saya sedar bahawa itu merupakan hidayah Allah SWT. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kita antara tanggungjawab masyarakat Islam kita ni adalah bukan setakat apa yang masyarakat non muslim dia mungkin lihat, dia mungkin rasa, dia mungkin perasan tentang agama Islam dan sebagainya, tapi juga bagaimana kita sebagai umat Islam perlu berperanan untuk mendekatkan mereka pada agama Islam. Saya berhenti dekat tu dulu. Boleh. Menarik. Dan orang biasa ceramah ni 15 minit dia pandai tu, dia turun tu cantik. Kalau dalam TV dia kena buat macam ni lah. Ni tak payah orang kemat 15 minit tu sharp. Tuan-tuan, saya teringat loh bila cerita pasal Bro Azli sebutkan masuk umur 8 tahun, 9 tahun melihat dan berfikir. Saya dulu masa kecil dulu rajin duduk kat masjid negeri Ipoh. Tak duduk Penang lah, Ipoh kan. Jadi saya perhati ada hari tertentu, Sabtu atau Ahad, saya tak pasti, tapi hujung minggu, di masjid negeri tu ramai orang Hindu duduk masuk, orang Kristian duduk masuk, orang Buddha duduk masuk. Sebab apa? Saya ingat tahun 90-an tu ataupun 80-an, hujung 80-an ke 90-an tu, negeri Perak ni antara yang aktif mengembangkan dakwah. Saya rasa sekarang pun begitu juga, cuma dulu lagi hebat. Sebab tu saya kenal Bro Hafiz Eng tadi. Saya kenal Sifu Nasir dengan keluarga dia daripada Sarawak semua kan. Kerana mereka rajin menjalankan kegiatan dakwah tu. Dan yang menariknya, bila kita buat forum macam ni, bukan orang Islam saja yang hadir, tapi rakan-rakan kita lain pun turut serta. So saya membayangkan second program nanti 25% kawan-kawan kita ni dia datang dalam program kita. Betul tak? Setuju tak setuju? Dia datang. Dia tak perlu rasa segan silu sebab masjid negeri telah mulakan dulu. Tahun 90-an lah. Sekarang ni kita dah ada banyak dewan. Dah banyak dewan, tempat-tempat yang di MAIP, di Majlis Agama Islam Perak, di Jabatan Agama Islam Perak dah ada dewan-dewan yang tertentu. Qa'ah yang dewan terbuka, arena dakwah pun ada, dia pusat kegiatan dakwah. Jadi itu saya bayangkan pada masa yang akan datang ni, maknanya kita sampaikan ceramah ni betul-betul sampai kepada target kita, mad'u kita, supaya kita dapat bercerita, bukan nak terus tarik masuk Islam, paling kurang melunakkan hati mereka dan membetulkan persepsi sesama kita tentang agama dan juga interfaith dialogue, perbincangan antara agama. Dan tuan-tuan boleh tengok hari ni negeri-negeri, banyak negeri yang begitu aktif dalam program kita ni, di Penang, di Selangor, di Perlis, yang aktif dengan program macam ni. Jadi tadi Bro Azli dah buka sikit tentang dakwah, macam mana dia menerima Islam, dan menceritakan dakwah tu sebenarnya datang daripada ad-da'wah bil hal. Mungkin orang kampung ataupun kawasan kampung Melayu kat Masjid Hashim tu tak? Kampung yang dekat dengan situ kan, Masjid Hashim. Saya duduk bagi ceramah kat Penang tu. Jadi Bro Azli dia terkesan dengan dakwah yang dilakukan oleh orang Melayu. Sabah bila meninggal tak beri kesan.
Jadi dia terkesan dengan dakwah bil hal. Jadi sedikit sebanyak dia dah menceritakan apakah itu dakwah, konsep-konsep dakwah yang ada. Dan kita nak dengar pada Broadband dari sejarah Islamnya, dan ceritakan sikit pula tentang bagaimana dakwah yang telah diceburi oleh Broadband. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan rahmatnya kita dapat bertemu pada malam ini. Saya dengan Bro Azli jauh beza. Dia besar di kampung orang Melayu kan, dia nampak keindahan Islam, akhlak mereka yang baik. Saya lain. Saya dulu di bandar. Dekat satu kawasan yang kecil nama Perai Carimpak. Di Perai Carimpak majoriti boleh katakan masa tu lah 99% kaum Cina lah, Tionghoa lah kan. Tapi sekarang sudah Tionghoa lah. Jadi bila saya membesar di kawasan Cina khususnya, memanglah tak tahu apa itu Islam. Walaupun saya belajar di sekolah kebangsaan, kebangsaan ada ramai kawan-kawan Melayu. Tapi pada masa itu saya benci Islam. Sebab apa? Bila saya belajar di sekolah kebangsaan, kami adalah minoriti. Mereka adalah majoriti. Bila minoriti dengan majoriti, sudah tahu apa yang berlaku. Jadi bahan buli lah, ragging, betul? So lama-kelamaan berwujud kebencian. Padahal bila saya sudah memahami Islam, baru kita tahu perbezaannya. Orang tu adalah individu, bukan mewakili Islam. Betul kan? Jadi pada masa itu kita tak tahu bezakan. Sebab itulah wujudnya itu salah tanggapan terhadap Islam. Kita sudah benci pada dia, hari ini kena buli, dan lama-kelamaan kita sangat bencilah. Padahal benci individu bukan benci Islam, tapi kita tak tahu bezakan pada masa itu. Akhirnya bila membesar, kita pun sudah ikut langkah yang salah lah. Maksudnya kita sudah masuk gangsterism. Bila masuk geng, saya nak masuk sebab apa? Sebab saya nak pertahankan diri daripada dibuli. Dan masa itu bila kita sudah ada kekuatan, ada geng yang banyak, kita pun pergi hunting, pergilah cari gaduh dengan orang Melayu pula. Satu. So itu yang pertama lah. Yang kedua, bila kita membesar, kita suka tengok wayang perang, khususnya wayang daripada Amerika Syarikat. Ujungnya wayang Amerika Syarikat suka buat apa? Propaganda. Bahawasanya Islam itu adalah pengganas. Betul? Selalu teroris, pengganas. Allah buat boom. Dan itu yang kedua, sudah dari kita sudah apa yang mereka buat, kita sudah percaya bulat-bulat. Sebab pada masa itu, walaupun saya ada ramai orang kawan Melayu, tapi mereka tak pernah sampaikan Islam. Jadi kita tak tahu nak bezakan. Jadi kita ingat, oh apa yang mereka buat tu adalah betul, berdasarkan kisah benar. Satu, kita kena buli. Yang kedua, wayang. Jadi kita sudah percayalah Islam itu memang agama yang jahat lah. Yang ketiga, bila kita membesar di kawasan majoriti Chinese, dan ibu bapa pun tak pernah nak sampaikan tentang agama. Walaupun saya lahir di agama Buddha, daripada agama Buddha, saya berpindah agama ke Kristian dan akhirnya Islam lah. Jadi bila kita kecil, kita nampak banyak tokoh kuil dan sebagainya, masjid. Bila kita tengok apakah ini, dia kata tokoh Cina, dia kata tokoh Cina lah, tokoh untuk orang Cina. Kalau kuil Hindu, dia kata tokoh untuk orang Hindu. Bila kita tanya-tanya pasal masjid, dia kata ini adalah tokoh untuk orang Melayu. Jadi kita ingatkan Islam ni hanya untuk orang Melayu. Itu sudah tiga lah benda yang kita ada salah tanggapan. Tak ada orang nak jelaskan. Walaupun ada kawan-kawan Melayu, kita main bola sepak bersama dan sebagainya. Dan akhirnya kita sudah benci Islam. Akhir sekali Allah kirimlah orang yang boleh dakwah Islam pada saya, iaitu isteri saya lah. Pada masa itu tahun 2000, hujung 2003 lah, saya kahwin 2004. Dapat berkenalan dengan isteri lah. Isteri saya orang Indonesia, lahir Islam. Tapi disebabkan saya benci Islam, dia ajak saya kahwin. Saya kata tak nak. Islam tu teruk kan? Teroris, akhlak yang sangat teruk, saya kena bully dan sebagainya. Dan tuan-tuan perempuan, masa itu saya rajin pergi ke pub, disco. Masa itu tahun awal 2000-an banyak disco dekat kawasan Pacific, betul? Mega Mall. Itu Jeffrey Bay lah, Discovery lah, Mafik lah, Vegas lah, masih ingat lagi. Sebab apa hari ini sampai? Pasca. So dekat sana saya tak nampak perbezaan.
Nampak pun orang Melayu minum juga. Orang Melayu pun pegang kepala juga, makan ubat dan sebagainya. Cucuk langit. Ha, Ni juga. Cucuk langit macam tu lah. So kita ingatkan semua agama sama lah kan. Kristian ke, Buddha ke, Islam ke, semua sama. Kita satu dalam tu, kumpulan tu minum lah kan, mabuk dan sebagainya. Jadi bila berjumpa dengan isteri, dia ajak kahwin, dia kata tak nak. Islam tu sama lah, teruk lah, pengganas lah, pergi minum bersama lah, ragu pek dan sebagainya. Akhir sekali dia pun kalah hujah lah. Sebab dia lahir Islam, dia bukan orang yang berilmu lah kan. Akhir sekali bila cinta tu melekat, tak kunci rasa suka lah. Ikut saya lah, ikut agama saya. Masa tu sudah pindah ke agama Kristian. Bahasa kasarnya dia sudah murtad. Tanpa memberitahu pada ibu dan keluarga, ibu bapa dia lah. Kita kahwin secara senyap. Jadi sudah sampai nak lahir anak, dia mengalami contraction. Sakit yang sangat teruk. Dan dia pun telefon mak bagi tahu confession, kata dia sudah kahwin dengan orang Cina yang bukan Islam, Kristian dan sebagainya. Mak dia menangis kan. Dia kata tak apa, biar dulu, nanti sudah pantang habis bawa saya balik ke Indonesia. Dan bila sampai ke Indonesia, versi Islam yang saya nampak di Malaysia dengan Indonesia jauh beza. So masa tu saya rasa takut jugalah kan. First time jumpa, pergi ke laluan. Boleh terus. Teruskan, Boleh terus. Okay, bismillah. Jadi saya pun ada mengalami ketakutan lah, sebab first time jumpa bapa mertua, mak mertua, walaupun tak pernah minta izin untuk kahwin dan sebagainya. Cuba bayangkan, cikgu, kalau saya kahwin dengan anak perempuan cikgu dan murtadkan dia, apa perasaan cikgu? Marah tak? Kemungkinan nak pukul saya lah, nak flying kick, betul. Tapi bila saya sampai ke Indonesia, jumpa dekat lapangan tengah, terbang, bapa mertua peluk saya. Kata, Bing, terima kasih kerana jaga anak perempuan saya dengan begitu baik, cium saya. Dia menangis dan peluk saya dengan erat. Tuan-tuan perempuan, orang Cina tak pernah peluk-peluknya, tak main peluk-peluknya. So saya rasa ni masalah, tapi in the same time ada rasa sesuatu yang shock, best. Itu perasaan yang kita tak dapat nak ungkapkan. Itu perasaan kita boleh tahu sendirilah. Bulu rumah semua pun naik kan. Akhir sekali dia jemput ke rumah. Dia pun tak cerita pasal Islam. Cuma dia kata, okey, nanti sudah sampai waktu solat, Abang ikut saya ambil wudu. Dia terus straight to the point. Dia bapa mertua saya menantu, saya kata okey. Kita sudah buat salah kan. Kahwin dengan anak perempuan tanpa izin. Sudah sampai ke kawasannya, ini bukan kawasan Caripat. Kawasan Caripat tak apa, saya taekwo Kalau saya pergi sana jadi tikus kan. Akhir sekali saya pun ikut, ambil wudu semua. First time kan, tak tahu apa wudu, saya pun ikut cara dia ambil. Dan rasa nampak macam rasa bersih lah kan. Dia kata, okey, nanti ikut pergerakan bapa. Dia rukuk, saya rukuk, dia sujud, saya sujud. Kali pertama tuan-tuan saya tak pernah sujud pun. Rasa saya bangun, walaupun saya masa di agama Buddha, walaupun saya jarang pergi beribadah dekat tokoh Kristian pun, sekali-sekala macam Aziz kata, dia seminggu sekali, saya setahun sekali, Christmas, lebih. Sebab saya ikut bapa kata nak masuk Kristian, kita ikut kan? Sebab saya memang makcik yang sampaikan dakwah kepada ayah saya pada masa itu. Ayah saya sudah arwah lah. Akhir sekali, bila sujud saya dapat rasa sesuatu yang selama ini saya sangat tak pernah rasa tenang lah. Macam Aziz kata, saya masa itu berduit. Alung ada kan, kaya dengan menzalimi orang, makan riba kan. Orang tak bayar, kita pergi kunci rumah orang, simbah cat, ugut orang dan sebagainya. Itu semua adalah harta yang sangat-sangat teruk lah. Tapi walaupun berduit, tapi tak pernah rasa tenang. Akhirnya bila kita sujud, kita dapat rasa sesuatu yang rasa macam apa-apa masalah dalam hati pun sudah hilang. Macam best kan. Dan akhir sekali bapa mentua ajak saya pergi ke masjid pula hari Jumaat. Solat Jumaat. Sampai ke masjid, saya ngiling saya tak pernah pergi masjid. Lagi orang Cina yang bukan Islam pergi ke masjid. Orang kampung semua welcome saya macam YB. Selamat datang, semua nak tarik saya pergi ambil wudu, semua nak macam nak cerita pasal masjid, ini apa saf lah, ini khutbah lah dan sebagainya.
secara tidak langsung dia suruh dakwah, betul tak? Sebab saya tak pernah menjejak kaki dalam masjid. Saya pun nak tahu juga apa yang mereka sebar, sebab batu kan, dinding apa kan. Dan akhirnya sekali masuk dalam, apa pun tak ada. Kan? Dan saya suka sebab saya nak sujud. Saya nak rasa itu ketenangan. Akhir sekali saya bagi tahu isteri, apa kata kita tak balik, stay di Indonesia. Sebab dekat Penang, huru hara. So, hari-hari kena marah orang, maki orang, kena sembacat, kan? Darah pun naik, betul tak? Duit baik tak guna, nanti mampu cepat. Akhir kata, isteri kata tak boleh lah, kena balik lah. Masa tu saya ada banyak bisnes kan, ada restoran dan sebagainya, ada pub lagi. Dia kata, walaupun ada banyak benda yang kamu tak boleh selesai, kena balik hadapi masalah juga. Tak boleh lari daripada masalah. Jadi kita baliklah. Tengok, tuan-tuan dan puan, masa itu saya betapa benci Islam. Tapi selepas saya ziarah ke Indonesia, jumpa keluarga mentua kali pertama, apa dia buat? Dia hanya ajar saya solat je. Tak pernah cakap pasal Islam pun. Dia pun tak sampaikan apa perkataan Islam dan sebagainya, tak. Hanya ikut gerakan solat. Allah sudah bagi hidayah. Kan dulu saya hati keras kan, kata Islam teruklah, berganaslah, isteri patah hujah lah. Tapi akhir sekali Allah lembutkan hati saya. Selepas Indonesia, sampai Penang, saya tanya isteri, selama ini kamu nak sampaikan Islam pada saya selalu menentang. Tapi kali ini saya nak dengar apa yang kamu nak sampaikan. Dan akhir sekali, bila dia cerita semua, saya tanya soalan, dia tak mampu nak jawab. Malah masa itulah tertangguhlah keislaman saya. Padahal saya sudah dapat hidayah awal. Cuma tak ada sesiapa yang dapat meyakinkan saya dengan memberi jawapan yang tepat. Poin ini adalah sangat bahaya juga. Kadang-kadang di luar sana ramai orang Islam, mereka menyampaikan informasi yang kurang tepat, malah orang non-Muslim dapat informasi tersebut, jadi tambah keliru. Kan? Boleh faham tak? Lagi sekali, kalau tak saya sudah masuk Islam, cuma tangguhlah sampailah 9 tahun yang lalu, 2017, barulah saya kembali kepada fitrah, melafazkan 2 kalimah syahadat. Betapa sengsaranya isteri saya. Dia lahir Islam, tapi dia terpaksa ikut agama saya dan terpaksa murtad. Terpaksa ikut cara hidup, gaya hidup saya, pergi ke pub, minum minuman keras, makan kincir pendek dan sebagainya. Akhir sekali Allah bagi hidayah kepada kita sekeluarga untuk kembali kepada fitrah. Dan ada banyak hikmah yang berlaku lah, kan? Nanti tak cukup masa nak sampaikan. Tapi tak apalah, yang pentingnya adalah, poin di sini adalah sebenarnya ramai orang Cina, khususnya non-Muslim, tak kisahlah India, apa-apa siapapun, mereka mempunyai salah tanggapan yang sangat ketara di luar sana, dan mereka sedang mencari informasi yang tepat. Dan kita memang ada ilmu, cuma kita tak ada itu teknik untuk menjawab soalan, maka kelirulah mereka untuk dapat maklumat yang tepat. Sebab itulah pentingnya dakwah itu mempunyai teknik, ilmu. Alhamdulillah saya percaya tuan-tuan dan puan-puan di sini ilmu lebih banyak daripada kita berdua. Sebab kita adalah bayi yang sedang merangkak, yang sedang belajar. Tapi kita mempunyai satu kelebihan, iaitu kita pernah berada di tempat mereka dan kita tahu macam mana nak cari persamaan untuk menyampaikan dakwah yang tidak kontroversi lah. InsyaAllah wala. Okey. Menarik. Sangat menarik. Bro Ben tadi menceritakan sejarah ketaikoannya. Tadi Bro Ben datang dengan taiko juga? Taiko juga. Jadi sama prai juga lah. Prai juga. Jadi sejarah ya, bukan senanglah untuk menerima Islam, laluan yang mereka lalui, cabaran dah telah dikongsikan dan akhirnya kembali kepada fitrah. Dan jelas fitrah ini fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Bila hati ini telah diketuk jiwanya, melihat manusia saja, melihat kebaikan saja, kita akan nampak kebaikan itu datangnya daripada Allah. Melihat panca indera, melihat alam semesta, boleh terketuk jiwa kita dengan agama yang murni ni. Cerita perjalanan tadi itu dengan kasih saja, dengan kasih kepada seorang wanita Indonesia, dan wanita tu tak kuat agamanya, murtad, dan akhirnya Allah tentukan untuk kembali kepada agama fitrah. Itu satu penceritaan yang menarik.
tak habis cerita. Setakat ni masih dengan Indonesia itu ataupun ada lagi? Masih. Only one. Ini muwahhidin lah, orang yang mentauhidkan Allah. Only one. Jadi tuan-tuan, nikmat Allah, cabaran. Saya dengar daripada Bro Ben tadi tu menceritakan banyak cabaran-cabaran dakwah setelah masuk Islam. Tapi tak habis cerita tentang cabaran, belum lagi cerita tentang cabaran tu. Mana cabaran diri sendiri baru ya. Tapi bila Bro Azli terlibat dalam dunia dakwah ini, khususnya di Penang lah, macam mana Bro Azli berhadapan? Sebab saya selalu dengar kisah orang yang masuk kepada agama Islam ni, kembali kepada Islam, kepada fitrah ini, cabaran pertama di keluarga, sehingga disisih. Saya ingat dulu kawan saya masa belajar di Madinah itu, namanya Ridwan Rajendra, nama dia, ustaz. Dia kata bila dia masuk je Islam, terus keluarga tendang terus, terpaksa dia lari. Dan dia cari masa bila boleh jumpa dengan mak dia, nak cerita pasal Islam. Dan Alhamdulillah mak dia masuk Islam. Setelah mak dia masuk Islam, mak dia meninggal dunia, dan dia pun meninggal dunia dalam usia yang agak muda. Ridwan Rajendra ni muda lah, kalau tak sampai 50 tu kan. Tuan-tuan, itu kawan saya Ridwan Rajendra. Ramailah di sana menceritakan tentang dakwah-dakwah ni. Boleh tak ceritakan cabaran yang pernah dihadapi oleh Bro Azli dalam dunia dakwah sepanjang sebagai pendakwah? Silakan. Bismillah. Bercerita tentang cabaran ni, dia pelbagai lah, ada banyak kategori. Ada banyak kategori. Satunya antaranya adalah cabaran apabila seseorang memeluk agama Islam. Dan kita semua mungkin kita terdedah juga dengan suasana, dengan keadaan. Contoh, kalau seorang yang beragama Kristian masuk agama Hindu, ada masalah? Ada masalah? Tak ada masalah. Agama Hindu masuk agama Buddha, ada masalah? Yes, tak ada masalah. Agama Buddha masuk agama Kristian, ada masalah? Tak ada. Jangan. Ada masalah. Kenapa kalau masuk Islam ada masalah? Kenapa masuk Islam ada masalah? Masuk agama lain semua okey. Dan dia orang boleh pusing. Dan kita dah ramai kawan-kawan kita sebenarnya, dia masuk semua agama dulu, dia tak masuk Islam dulu. Dia tak masuk Islam, walaupun dia kata aku teringin nak masuk Islam ni, tapi aku masuk alien dulu. Bila dia tanya dah kenapa, dia kata kalau aku masuk Islam aku tak boleh keluar lah. Nak masuk Islam nak keluar payah lah. Jadi dia kata agama lain tak apa, aku boleh masuk anytime, aku boleh keluar anytime. Jadi dia pusing orang dulu semua, last sekali baru dia masuk Islam. Kita ada ramai kawan-kawan kita yang sedemikian. Jadi kalau kita tengok dalam konteks agama itu sendiri, yang pertama tuan-tuan dan puan, satu kita kena faham. Kita jangan sekadar kita cerita, sebab kadang-kadang ni ada juga orang kita dia suka kata macam kembalilah ke agama yang fitrah. Betul lah, bukan salah kita sebenarnya. Apa yang kita sampaikan itu memang betul, tapi kita sampaikan dalam konteks apa yang kita faham, bukan apa yang dia faham. Sebab kita sekarang ni nak bagi faham siapa? Nak bagi faham kita kan nak bagi faham dia? Kita nak bagi faham dia. Jadi bila kita nak bagi faham dia, kita kena cakap dalam bentuk dia boleh faham lah. Bukan kita faham. Kita jangan Allah tu satu, tiada Tuhan melainkan Allah. Kan? Dia tanya you Tuhan dia nampak, you tengok Tuhan tak boleh nampak. Dia jadi pelik lah. Tuhan aku tahu siapa Tuhan lah. Hang tak tahu siapa dia. Kan? Jadi kadang-kadang ni kita kena faham dalam konteks dia macam mana apa semua. Jadi di kalangan dia bila kita sebut tentang agama ni, dia satu benda, dia adalah satu warisan keluarga. Warisan keluarga yang turun, diwariskan kepada ahli seterusnya lah, anak-anak dan sebagainya. Jadi dia bukan satu benda yang mudah, satu benda yang kita boleh sembang kedai kopi. Sembang kedai kopi, hang percaya tak agama hang ni, hang yakin tak? Dia tanya kita tanya dia bukan tak semudah tu sebenarnya. Sebab agama ni dia ada sensitiviti dia. Dia ada berkait dengan mak ayah dia, berkait dengan adik-beradik dia, keluarga dia, keturunan dia dan sebagainya. Jadi satu benda yang sangat rumit untuk kita nak bercakap kosong atau bercakap biasa macam tu saja. Benda tu kita kena ada penghayatan kita. Maknanya kita bila berjumpa dengan seseorang non muslim ni, bila kita nak berdepan dengan dia,
Kita kena ada satu benda yang kita cakap dengan dia tu bagi dia tersentuh hati. Itu antara perkara yang paling penting. Jadi dalam cabaran ni bila kita sebut tentang non-Muslim, kenapa bila dia masuk Islam dia ada cabaran-cabaran sedemikian ni, seperti mana kata tadi dah. Sebab tu keluarga dia susah nak terima. Bila dia masuk Islam, dia buat keputusan. Maknanya seseorang yang memulak agama Islam ni, dia membuat keputusan untuk tidak lagi meneruskan legasi keluarga dia. Tidak meneruskan dah. Satu benda yang diwariskan pada dia, tiba-tiba dia buat keputusan untuk tidak lagi meneruskan legasi tersebut. Dan dia langsung tak boleh dah berperanan dalam legasi keluarga tersebut. Contohlah macam saya sendiri, ataupun Group Band lah. Bila kami memeluk agama Islam, automatik apa yang diwariskan kepada kami oleh keluarga dah tak ada dah. Maknanya kami dah ikut haluan kami sendiri. Dan sekarang ni dalam kepercayaan sebagai mak ayah, mak ayah kami ada harapan yang tinggi kepada anak-anak. Bila mereka dah tua, bila mereka mati, anak mereka akan wariskan pada anak-anak. Anak-anak kena buat ni, anak-anak kena buat itu dan sebagainya. Tiba-tiba kita masuk Islam, kita kata hak tu semua apa tak boleh buat dah. Tuan-tuan cuma bayangkan perasaan. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan dah berbual. Orang kita lah, orang Islam kita ni. Anak tak balik kampung. Anak kerja, raya, dia tak balik kampung. Dia telefon kita, dia kata, mak, minggu ni tak boleh balik, raya tak balik kot. Sebab kerja. Minggu depan lah tengok lepas raya, seminggu dua baru balik. Kita sini muka sebek lah. Kita muka sedih lah. Sebab apa? Anak tak balik kampung. Ni bahawa anak tak balik kampung, kita muka sebek. Dan muka sedih. Tapi ini kita cerita ni, anak ni, dia memang keluar dari agama terus lah. Tak balik lah. Tuan-tuan cuba bayangkan perasaan mereka. Sebab tu bagi non-Muslim ni, dia nak kena betul-betul hadap, betul-betul faham. Bila orang masuk Islam ni sebenarnya apa yang akan berlaku. Sebab tu kefahaman ini penting. Dia kadang-kadang bila jadi cabaran, orang tak suka ni semua ni, antara punca dia sebab dia tak faham. Dia tak faham, dia tak mendalami. Tuan-tuan umpah dalam, Alhamdulillah, dalam banyak-banyak saya band pun banyak pengalaman sebenarnya, walaupun baru dalam 9 tahun masuk Islam. Banyak pengalaman, banyak pendedahan dengan usaha-usaha dakwah. Kita ada beberapa kes yang berlaku di negeri Pulau Pinang. Saya ambil kontak negeri Pulau Pinang. Apabila ada di kalangan orang masuk Islam ni, dia sebenarnya dia merahsiakan. Dia masuk Islam, dia merahsiakan, dia tak beritahu kalau rumah ayah dia. Jadi bila dia masuk Islam, dia belajar agama, tapi nak ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala dia meninggal. Tiba-tiba dia meninggal. Jadi bila dia meninggal ni, ahli keluarga bila tahu kata dia meninggal, apaslah ahli keluarga yang nak urus dia. Tapi bila main nak urus dia ni, tiba-tiba kata, tak boleh. Pasal apa? Pasal dia ni Islam. Dah masuk Islam tu. Kena solat jenazah ni kepada orang Islam. Maka mak ayah ni akan jadi huru hara. Akan jadi panik. Tiba-tiba, macam mana ni anak saya ni, dia tak pernah bagi tahu pun. Kata dia masuk Islam. Maka ada beberapa kes ni, dia ada yang sampai ke mahkamah, ada yang sampai setakat rundingan di Jabat Agama dan sebagainya. Dan apabila kita kemukakan bukti-bukti dan sebagainya, akhirnya pihak keluarga dia mengalah. Kebiasaannya dia mengalah lah sebab kita ada bukti apa semua. Ada yang ingkar daripada lawan memang mahkamah, pergi lawan juga. Tapi ada yang dia dah mula nampak dokumen-dokumen yang kita serah, kita berpujuk dia. Tapi kita bukan sekadar pujuk dan melepaskan tanggungjawab kita di situ saja. Apa kita buat? Kita ajak sekali keluarga dia. Datang sekali bersama dengan kami. Kita nak uruskan jenazah ni, mai tengok sendiri. Kalau nak mandikan jenazah boleh. Masih lagi nak sayangkan, nak ciumkan, nak peluk jenazah boleh. Kita bagi peluang pada dia. Dan dalam banyak-banyak kes tuan-tuan tak pernah sekali pun di kalangan masyarakat non-Muslim yang kata agama Islam menguruskan jenazah ini dalam keadaan yang tak sempurna, tak elok dan sebagainya. Kami lagi bagus. Tak ada. Semua yang menyaksikan, mengiyakan betapa kita ni menguruskan jenazah mereka dengan penuh tertib, dengan penuh kasih sayang. Dan mereka rasa hairan bagaimana Islam, satu agama yang bagi mereka, seperti mana Ben kata tadi, yang penuh dengan persepsi. Dalam kepala ni macam-macam tak sangka. Tapi bila mai tak pengurusan jenazah, diberi peluang. Saya baru je sebenarnya dalam 3 minggu lepas.
seorang mualaf yang terlantar, bedridden lah, dia koma lama lah, 4 tahun 5 tahun baru meninggal. Mualaf, jadi mak dia ni selalu berulang alik ke rumah isteri dia ni, pergi tengok dia, urus dia apa semua. Jadi saya pun alhamdulillah kami bina hubungan yang baik dengan mak dia, dengan ayah dia, ayah kepala mualaf tu yang masih lagi non muslim. Dan saya pun lama dah tak berhubung dengan dia. Saya rasa lebih dekat 2 tahun lebih dah tak berhubung dengan dia. Dan saya masa program di Terengganu dalam 2 minggu lepas, saya dapat call bertalu-talu, 9 kali miss call. Dia tak pernah call saya macam tu. 9 kali miss call. Saya pula masa tu kuliah maghrib, program di sana. Jadi saya WhatsApp kat dia, saya kata saya call dia selepas lah habis program. Dan pukul 11 saya telefon dia malam tu. Dia beritahu kat saya, kata anak dia meninggal. Saya pun tak tahu. Anak dia baru meninggal 3-4 hari lepas. Dan dia meluahkan rasa sedih dia dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama dia kata kat saya juga nak ucapkan terima kasih pada Bro Azli dan juga sahabat-sahabat di kalangan kawan-kawan muslim. Saya rasa sangat terharu. Ni mak dia cakap ni. Rasa sangat terharu. Saya tak sangka bahawa orang Islam boleh bagi peluang pada saya untuk mandikan jenazah anak saya sendiri. Saya boleh pegang dia, saya boleh cium dia untuk kali terakhir. Tuan-tuan, dia bercakap, kita menangis. Dia ada cerita, kita yang mata sendiri. Kita, tuan-tuan dan puan, antara perkara kadang-kadang kita terlepas pandang adalah bagaimana kita nak mendekati mereka. Sebab tu di kalangan non-Muslim hari ini yang kita tahu adalah cabaran-cabaran dihadapi. Kenapa dia orang begitu marah, begitu itu. Ini nak cerita ni saya kata panjang. Banyak benda kita nak apa, kita boleh rumuskan, kita nak sampaikan sebenarnya. Tapi saya ambil contoh. Saya ambil contoh 1-2 macam tu saja. Disebabkan persepsi. Disebabkan mereka tak tahu. Bagi mereka bila masuk Islam ni hilang semua. Hilang habis dah, tak boleh main ziarah dah, tak boleh ambil tahu pasal hal keluarga dah. Pasal tu di kalangan non-Muslim ni dia ada satu istilah agung dia pegang sampai ke hari ni daripada dulu. Masuk Islam, masuk Melayu. Dia pegang sampai ke hari ni. Zaman dulu apa Syekh iyalah, dia kata apa kita tak kata. Daripada zaman Datuk Syekh Husaini lagi. Zaman tu lagi dah keluar ada perkataan masuk Islam, masuk Melayu. Sampai ke hari ni. Kenapa? Sebab bila dah masuk Islam, dia kata semua urusan hang ikut orang Melayu lah. Kami tak apa sangat bila main balik raya Cina. Kita ada juga pandangan kata satgi pi raya Cina, tu tak boleh, ni tak boleh. Kan? Jadi depa makan besar, kita duduk jauh. Banyak cabaran kan. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan, dia bila ada perkara-perkara begini, bagi mereka rasa bila kamu masuk Islam, kamu telah jauh daripada kami. Dan itu menjadi satu cabaran lah bagi sebenarnya banyak lagi perkara-perkara yang boleh dibincangkan sebenarnya. Tapi bagi saya, kalau Ustaz tahu tentang saya sendiri, saya macam saya kata tadi, mungkin saya ni dibesarkan daripada di persekitaran orang Melayu. Jadi mak ayah saya ni pun memang rapat dengan orang-orang Melayu dan sebagainya. Sebenarnya daripada dulu lagi dah pun ada tanda-tanda bahawa dalam keluarga saya ni akan ada salah seorang ahli keluarga akan memeluk agama Islam. Terutamanya abang sulung saya lah. Abang sulung saya dulu dia main muzik. Jadi saya pun nampak dah lah, dia duduk dengan markah Melayu dia dulu ni apa semua. Jadi duk nampak gaya tu macam tu. Tapi nak ditakdirkan Allah SWT, dia jatuh sakit, maka dia tak dapat lah, ada masalah kesihatan dan sebagainya. Jadi akhirnya dia agak lewat jugalah. Dia berkahwin, tapi dah bila lewat ni, mak saya kahwinkan dia dengan seorang wanita beragama Hindu lah. Tapi yang masuk Islam dalam keluarga saya ni, abang kedua saya masuk dulu pada tahun 1990. Masa dia masuk, saya menentang. Sebab masa tu saya aktif di gereja, remaja di gereja. Masa tu saya sedang mengangkat nama keluarga terpandang lah. Kalau tuan-tuan pernah pergi ke gereja,
belakang Mahkamah Tinggi Pulau Pinang, Padang Kota, St. George's Church. Di situ saya berada dalam tim di kalangan belia gereja. Padang Kota Baru nah. Padang Kota Lama. Lama. Padang Kota Baru Geni kan? Geni ya. Padang Kota Lama. Jadi gereja ni dia di kalangan para remaja ni dia ada satu bahagian untuk dia. Satu biro lah, biro para remaja. Jadi saya umur 16 tahun saya mulai aktif di situ. Jadi bila abang saya menikah pada tahun 1990, dia mencemarkan nama baik lah. Tapi dia jarang pergi gereja, tak terkesan sangat. Tapi bila saya masuk Islam pada tahun 1994, benda tu jadi isu besar lah. Jadi isu besar. Tapi sampailah mak saya ni, saya sampai ingat lagi lah sampai sekarang ini, mak saya pernah kata dekat saya, ini cabaran untuk saya juga, tapi melalui mak saya lah. Kita rasa kecewa, kita rasa sedih. Kawan baik dia sendiri, kawan baik mak saya sendiri kata dekat dia, Tuhan melaknat keluarga hang ni. Tuhan telah melaknatkan keluarga hang, sebab tu dua anak hang ni masuk Islam. Tuan-tuan cuba rasa perasaan macam mana apabila mak kita ni, kawan baik dia sendiri beritahu kat dia bahawa Tuhan telah melaknatkan keluarga kamu, bukan kamu saja, keluarga kamu, sebab dua orang anak kamu ni masuk Islam. Jadi mak saya main cerita kat saya lah. Tapi alhamdulillah tuan-tuan dan puan, mak dengan ayah pun masuk Islam juga. Alhamdulillah. Pada tahun 2010, ayah saya memeluk agama Islam pada usia 88 tahun. Mak saya memeluk Islam pada tahun yang sama, usia 76 tahun. Ayah saya meninggal pada tahun 2011, masuk Islam 2010, meninggal 2011. Mak saya meninggal pada tahun 2012. Jadi saya mohonlah tuan-tuan dan puan doakan sikit banyak untuk kedua ibu bapa saya. Dan juga pada abang sulung saya, sampai ke hari ini kita pun dah sampaikan dakwah, saya pun dah sampaikan dakwah kepada dia. Cumanya dia kata kat saya lah, dia kata kami ni cakap lu gua. Dulu kampung kita cakap lu gua. Jadi dia kata lu jangan risaulah, gua mesti masuk Islam ya. Jadi dia kata gua mesti masuk Islam. Saya tanya dia bila masuk Islam. Dia kata sebelum gua mati ya. Kita dua rasa kontrak kan dengan Tuhan bila lu nak mati. Saya tanya dia, dia gelak lah. So saya kata dekat dia, kita faham sebab apa dia tak berani, sebab dia ada isteri, ada anak-anak. Dia pun tak mau mungkin bebankan saya dan sebagainya. Dia tak mau kekecohan. Jadi saya cuma pesan kat dia, walaupun dia tak berani lafaz syahadah dengan saya apa semua, dia sendiri pun tahu lafaz syahadah tu. Saya kata kamu binalah hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lu binalah hubungan Allah Subhanahu Wa Taala. Lafaz syahadah sendiri, lu nak sembahyang tak mau sembahyang, nanti sampai masa lu jawab sendiri dengan Allah. Tapi sekurang-kurangnya lu pernah syahadah sekali. Lu pernah buat pengakuan, lu pernah terima pengakuan bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu sebagai pesuruh Allah. Mudah-mudahan Allah angkat benda tu satu hari nanti, dan lu akan tahu masa tu betapa untungnya lu mengucapkan kalimat syahadah. Jadi kita, itu saja yang kita mampu buat. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kadang-kadang di luar sana ni, saya pergi ke Kelantan, Terengganu, kadang-kadang ada jemaah mai tanya saya, sebab dia kata ada di kalangan non-Muslim ni yang banyak ada tahu pasal Islam. Kadang-kadang dia tahu lebih daripada kita. Dia boleh kupas hadis untuk kita. Dia hafal ayat-ayat Quran untuk kita, terjemahan dan sebagainya. Dia ceritakan kita. Tapi dia tak masuk Islam. Bila kita tanya dia kenapa, dia kata isteri lah, anak-anak lah, ada yang pasal harta lah dan sebagainya. Jadi dia ada kegelisahan, kerisauan. Jadi bila kita berjumpa lah kes-kes macam ni, kita pujuk dia, kita kata Dani, hang tak pernah ucap syahadah ke depan aku ke tak apa, tapi ucaplah pada diri sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala angkat benda tu. Kita tak tahu. Jadi kalau dia boleh buat sendiri, tak apalah kalau dia mati ke apa ke, dia tak ada pengesahan dokumen, nak uruskan cara apa, uruslah. Tapi kalau dia ada Islam, kita semua tahu tempat dia di mana. Kita pun tak kena nak fikir. Ya, tapi itu saja. Ini antara kaedah-kaedah dakwah yang kita boleh buat. Dan cabaran ni memang banyak tuan-tuan dan puan kalau kita nak kupas. Tapi saya bagi setakat itu saja. Dan antara sebabnya macam saya kata tadi, antara sebabnya kenapa cabaran-cabaran ini adalah kurangnya pendedahan kepada mereka yang bukan beragama Islam. Terima kasih saya. Bila sebut lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu, itu dah cukup dah membezakan antara Muslim dan kafir, mukmin dan orang yang bukan Islam. Jadi
Itu sebenarnya kaedah untuk kita sampaikan kepada rakan-rakan kita di luar sana tu, itu je. Kalau tuan-tuan sembang dakwah dengan jemaah tabligh, itu je dia sebut. Kita nakkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maknanya orang kafir pun dia pernah dengar, dan ada masanya dia pun kadang terkumat kamit sebut perkataan tu. Mudah-mudahan di Islam. Ya. Walaupun tak berdaftar di pejabat agama, peringkat awal. Jadi saya teringat ada satu Mother Teresa. Mother Teresa, dia mati tak silap saya 2018 tu kan. Lebih kurang belah-belah gitulah. Orang tunjuk muka dia. Mother Teresa ni kira top lah. Kira apa dia punya jawatan dia? Alim. Orang alim lah. Agama Kristian. Sehingga ada yang menyebut Mother Teresa sebelum dia mati tu, ada yang mengatakan dia mengucap. Tak tahulah. Ini qila wa qal, kata-kata orang rumus. Sampai ada kata macam tu. Sebab apa? Punya bagusnya. Kalau kita mengetahui tentang ruhban ni, mereka sebenarnya menguasai kitab-kitab yang asal, yang tidak diseleweng. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, sehinggalah mereka menyelewengkan perkara tu. Jadi itulah yang kita dakwah ni simple dalam agama ni, untuk sama-sama menyebarkan perkataan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila pergi jalan-jalan dengan kalimah sampai ke China, saya bawa orang pergi berjalan sebab saya suka berjalan, travelers. Bawa lah makcik-makcik Kuala Kangsar, pergi sampai ke Hainan pernah, sampai ke Guilin pernah, Chongqing, apa? Nak sebut benda arti kan? Chongqing. Ada yang sampai ke Xi'an, Xinjiang. Bila tengok masuk dekat kawasan-kawasan pasar ni, ramai Cina lah, orang Cina. Jadi makcik-makcik Kuala ni tengok, Ustaz, ramai benar mu'alaf kat sini ya. Okay. Saya kata sebenarnya kalau tengok, kalau tanya kepada mereka, dia akan tanya balik pada kita, korang yang mu'alaf, kami dah lama dari Islam. Jadi tuan-tuan, Cina ni dah lama sejarah, ratusan tahun keislamannya. Ustaz, macam mana kita berdoa kita kan? Macam mana? Memang orang Cina kan? Boleh nak jalan dakwah, tak ada masalah. Ke India pun merata pergi, Tamil Nadu kan. Jadi tuan-tuan, balik tadilah. Tadi cabaran yang dilalui oleh Bro Azli tadi. Cabaran, tak kurang juga cabaran yang ada pada Chinese lah, golongan pendakwa-pendakwa Chinese ni. Saya ada seorang kawan, ini cerita kawan-kawan yang dia mu'alaf, dia bagus ni. Satu negara yang sangat menerima golongan mu'alaf secara besar-besaran, saya boleh katakan Arab Saudi. Arab Saudi tuan-tuan, dia punya dana dakwah wakaf ni untuk mengembangkan dakwah di seluruh negara, seluruh dunia ni, luar biasa lah. Tak ada tandingan negara-negara umat Islam. Sebab itu dia boleh terima pelajar yang revert ataupun convert kepada Islam ni. Walaupun kawan tu tak erti bahasa Arab, tak erti apa, tak ada asal agama, dia boleh terima belajar. Ditanggung sepenuhnya. Saudi Arabia. Semua orang tahulah golongannya. Lepas tu kawan saya ada seorang tu, Omar Lim. Dia kepakaran dia tu dalam Microsoft ni nombor 5 dunia. Certified Microsoft. Waktu itulah tahun awal 2000 dia dah certified. Jadi bila dia pergi sana, dia belajar. Dalam keadaan belajar tu, dia diperhatikan oleh Amir Muqrin. Amir Muqrin ni kena Madinah. Dia tahu kebolehan dia. Dia kata, dan Omar Lim ni dia belajar, memang orang yang genius lah. Dan orang Cina sangat terkait dengan genius, kepintaran dia. Dia kata, belajar agama sekejap boleh. Dah boleh cakap Arab, dah boleh asal basic tauhid, semua dia dah okey. Dia kata macam inilah. Engkau pas je lah. Engkau pas belajar dan kau bekerja dengan kami, kerajaan Arab Saudi waktu tu. Awal tahun 2003, 2004. Jadi saya nak ceritanya cabaran dan kelebihan. Macam Taiko, kelebihan dia punya jaringan dia luar biasa. Dia kenal siapa tahu Taiko yang ada kan. Adakah itu memberikan kemudahan dalam urusan dakwah? Dah sebabkan kenal orang hebat ni sampai ke peringkat menteri. Ataupun lagi payah nak sebarkan dakwah dalam Malaysia. Macam mana?
pandangan. Silakan. Okay. Bismillah, Alhamdulillah. Nak kata payah pun payah juga. Nak kata senang pun senang juga. Sebenarnya dia tak ada jawapan yang tetap lah. Sebab dakwah ni dia tengok kepada suasana, keadaan. Sama ada orang tu dia berterima ataupun tidak, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sampaikan. Kan dalam hadis Nabi, balighu wani walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat dariku. Tuan-tuan puan, dah banyak ayat yang sudah hafal. Betul tak? Mungkin sudah ada 30 juzuk, kita tak tahu lah kan. Alhamdulillah lah kan. Tapi pernahkah kita terlintas dalam pemikiran kita untuk sampaikan walaupun satu ayat kepada mereka yang bukan Islam? Adakah susah? Nak kata susah pun ada susah juga. Nak kata senang pun senang juga. Sama ada jawapannya. Tengok keadaan. Kan? Tapi untuk dakwah ni kita tak boleh macam syok sendiri. Maksudnya, kalau kita tak tahu cara, metodologi, kita hanya sampaikan ikut kita nak suka, dia tak akan dengar. Betul kan? Macam contohlah, kita mau cakap pasal Islam ataupun dakwah, kita pergi pancing ikan, kita mesti menggunakan dia punya umpan yang ikan suka makan, bukan umpan yang kita suka makan. Betul tak? Sama lah kaedah dia. Dia boleh pakai pada logik. Sebenarnya kepada orang non-Muslim ni, dia punya kaedah guna logik lebih, betul? Sebab apa? Kita nak bagi dia mudah faham. Kalau kita hanya gunakan hadis daripada Al-Quran dan Sunnah, hadis dia tak faham. Sebab dia kata ini hanya untuk orang Islam, untuk orang Melayu, bukan untuk kami. Sebab tu kita guna logik. Tapi logiknya kenalah bersamaan, berlandaskan daripada Quran dan hadis. Okey? Jadi kita boleh guna kaedah itu logik. Dan tengah jaringan, ialah bila kita, macam Rosi kata, bila kita sudah masuk Islam, mereka labelkan kita sudah menjadi orang Melayu. Bila jadi orang Melayu, dia akan pinggirkan kita. Malah saya sudah ditenang keluar daripada grup. Ini saksi grup. Dia tak join dengan grup lah. Kita satu grup kan dalam WhatsApp tu. Dia kata ini habis sudah jadi Melayu. Dia tenang saya keluar. Ini tak apalah kan. Jadi memang banyak non-Muslim, banyak yang kaya pun ada, tapi yang miskin pun ada juga. Banyak, cuma kita tak nampak. Yang kita nampak semua mewah-mewah kan. Sebenarnya orang yang kurang B40 pun ada banyak juga. Bukan hanya orang Cina, orang India, orang lain pun sama. Betul kan? Jadi jaringan tu memang besar, tapi jaringan tu adalah kita punya data lah. Data untuk database. Data ni untuk kita sampaikan dakwah. Dengan apa cara? Kalau kita tak mampu nak berjumpa direct dengan dia, kita cubalah apa-apa kaedah pun. Katakan kita pandai melalui sosial media, kita dakwah melalui sosial media. Kalau kita mempunyai surau yang begitu unik, ada 2 tingkat, atas untuk muslimin, bawah untuk muslimah, kita boleh buat surau open day. Ajaran non-muslim datang. Sebab saya percaya kebanyakan mereka ingin tahu apa yang kita buat dalam surau atau masjid. Gunakanlah peluang ini untuk berdakwah. Dan kita boleh ajak mereka datang, kita boleh tanya dia soalan simple saja. Selama ini kamu pernah dengar azan kan? Kamu tahu kan maksud azan? Saya percaya dia tak faham. Tapi maksud azan bagus tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Betul. Lepas tu kita bagi tahu, hayla salah, hayla falah, datanglah solat untuk menuju kejayaan. Sebenarnya itu adalah mesej Allah untuk panggil kita datang ke masjid ataupun surau untuk menjadi orang yang berjaya dalam kehidupan. So, apabila kita sudah jelaskan, dia akan nampak, begitu bagus lah. Laungan azan ini maknanya, baru dia tak akan menghayati. Kan, selama ini dia ingat apa? Dia sakit gigi kan? Dia tak tahu. Apa kita buat? Bising kan? Kadang-kadang saya minta maaf lah, ada orang azan tu dia punya suara out sikit kan? Tapi tak apalah, dia cuba sedaya Alhamdulillah. Poin di sini, network tu adalah penting untuk kita, kan? Untuk kita menyantuni mereka, tak kisahlah dia daripada latar belakang apa. Sebab kita sebagai pendakwah ataupun sebagai seorang Muslim, who are we to judge? Kita tak boleh guna hakim dahulu untuk menyampaikan keindahan Islam. Kita kena sampaikan kasih sayang dahulu. Kalau kita tak ada wujud kasih sayang pada mereka, kita tak akan menyampaikan Islam. Kita tak ada itu keinginan untuk menyelamatkan mereka daripada api neraka. Kalau kita tak sayang dia. Kalau kita jalankan hakim dahulu, kita menghakimi dia. Oh, ini orang mesti ahli neraka ni. Tak boleh.
Siap-siap kita masuk neraka dahulu. Betul kan? Sebab kita sudah dah tak sampaikan Islam. Kita telah menzalimi dia secara tidak langsung. Kita kena ingat juga bahwasanya non-Muslim pun ada hak untuk mengenali Islam. Kenapa kita nak rahsiakan? Islam adalah satu produk yang sangat bagus. Minta maaf saya pakai produk sebab saya sudah biasa dengan network multi-level marketing. MLM. Kalau produk bagus, kita kena sampaikan. Promosi, betul tak? Saya percaya kalau di sekitar sini, mana-mana nasi ayam sedap, kita akan promosi pada keluarga kita, kawan-kawan kita. Itu kedai Acok atau Ali yang sedap, betul tak? Tapi kenapa kita tak sampaikan promosikan Islam? Why? Why do we want to keep it? Why we want to hide it? Kita kena sampaikan, tunjuklah akhlak yang baik. Wujudkan kasih sayang pada mereka sebab mereka juga adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Allah wujudkan mereka untuk uji kita. Uji kita apa? Allah nak tahu kita ada menjalankan dakwah ataupun tidak. Kisah-kisah para nabi semua adalah tentang dakwah, tauhid. Jadi itulah Ustaz yang saya dapat sampaikan, insya-Allah. Alhamdulillah. Oh, ini kalau kita kongsi ini panjang. Oh, bercerita Dan saya yakin sudah pun dititipkan dalam titipan perjalanan ni kita terus dalam tempoh 5 minit minta Al-Fadil Bro Stanley ceritakan ringkasan dan rumusan terus 5 minit. Silakan. Baik, bismillah. Alhamdulillah. Baik, saya cerita sikit tentang aktiviti program yang kami adakan. Dia sebenarnya tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok NGO ni memang banyak NGO yang terlibat dengan dakwah, terlibat dengan menyantuni seorang baru dan sebagainya. Dan dia nak cari satu NGO yang nak buat semua kerja ni memang tak mampu lah. Dia memang akan ada kesan dia. Dan mungkin kalau kita kata cabaran, ada sebut kita cabaran, jadi antara cabaran di kalangan kami dalam pendakwah ni pun cabaran besar kami ni tak dapat kita elak dari segi kewangan lah. Sebab bila kita dapat kerja satu kerja tu, kalau kita tak ada dana, memang kita tak boleh buat. Dan bila kita nak usaha dakwah ni, dia kena merangkumi semua. Jadi ikut pada kemampuan masing-masing. Saya terlibat dalam program-program penganjuran perkongsian mualaf sejak tahun 2014 lagi. Bermula di negeri Pulau Pinang, berkongsi pengalaman di masjid-masjid sebelum khutbah Jumaat. Kita buat sharing dalam 15-20 minit, bawa kawan-kawan sahabat-sahabat di kalangan mualaf untuk berkongsi pengalaman. Dan kemudian pada tahun 2019 mula menganjurkan satu program diberi nama Mualaf Sharing Tours, yang mana program ini mula diadakan di negeri Pulau Pinang, kemudian dikembangkan ke beberapa buah negeri, di Perlis, di Kedah, di Kelantan, Terengganu, di KL. Tahun lepas sebuah kali pertama kita buat di Labuan Wilayah Persekutuan, dan insyaAllah tahun ini mungkin ada rezeki kita akan buat kali pertama di Putrajaya. Dan tujuan dan matlamat dalam usaha ini adalah untuk membawakan kisah-kisah penghijrahan. Sebab contoh macam hari ini, alhamdulillah surau buat jemput kami, tuan-tuan sikit sebanyak boleh mendengar kisah perjalanan hijrah dan sebagainya. Dan lepas kami balik ini, tak tahulah kalau tuan-tuan ada kawan-kawan kenalan, bolehlah jumpa dia cerita pengalaman dan sebagainya. Tapi kalau kita tak jumpa, kita mungkin tak tahu macam mana sebenarnya seseorang itu memeluk agama Islam. Apa yang menyebabkan dia ni tertarik dengan Islam? Adakah dia ni memeluk Islam hanya pada ketika dia mengucapkan kalimah syahadah, ataupun sebenarnya Islam ni dah ada dalam jiwa dia lama dah, cuma menunggu masa untuk dia nak mengucapkan kalimah syahadah. Jadi melalui perkongsian ini, seperti mana yang saya berkongsi sikit sebanyak tadi, program kongsi sikit sebanyak tadi, tuan-tuan dapat lihat sendiri bahawa dalam perjalanan hidup seseorang, terutamanya di kalangan kami yang bukan Islam ni, sebenarnya dia ada banyak peristiwa yang berlaku dalam hidup. Banyak peristiwa, banyak pertanyaan, persoalan, perkara berkait dengan kehidupan, ketuhanan, agama dan sebagainya. Dia sentiasa ada. Jadi maknanya, yang itu yang kita bagi kami rasa itulah hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala mencampakkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ni dengan adanya keraguan-keraguan pada manusia, pertanyaan, persoalan pada manusia tentang kehidupan seseorang,
kepercayaan dia, agama dia, kehidupan dia dan sebagainya. Dan itu juga adalah berlaku pada kami, dan kami melalui Pertubuhan Jaringan Mualaf Malaysia ini mengambil satu usaha untuk membawakan kisah-kisah penghijrahan. Bagaimana asal usul dia sebagai seorang yang dalam beragama, apa kepercayaan, dan apakah detik-detik permulaan dia dalam hidup dia tu, pernah tak berlaku peristiwa-peristiwa tertentu sehingga dia ada persoalan tentang kehidupan agama, ketuhanan dan sebagainya, dan apa yang menyebabkan dia mula mencari Tuhan. Tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan baca ataupun kalau dengar kisah-kisah perjalanan hijrah ni, walaupun saya ni memeluk agama Islam, tapi kadang-kadang bila saya dengar kisah-kisah perjalanan hijrah seseorang tu, kita pun boleh menangis. Kita terharu. Kadang-kadang terharu bukan pasal cerita. Terharu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala hidayah Allah Subhanahu Wa Taala tu, dia penuh dengan, kita kata, satu benda yang luar biasa. Dia di luar jangkauan akal kita. Sikit Ustaz, saya sentuh sekarang. Seorang sahabat saya di KL, seorang band pun kenal pun, Ustaz Muhammad Jaiz. Tuan-tuan, dia ni 10 beradik, lahir duduk di Selangor dulu ni, lahir Selangor, 10 beradik. Kemudian mak ayah ni bercerai. Ayah dia meninggal kot, Jadi bila ayah dia meninggal, keluarga susah. Mak dia tak boleh kahwin lagi. Beragama Hindu lah, beragama Hindu. Jadi mak ni tak boleh kahwin lagi. Akhirnya dia berpindah ke Batu Pahat. Bawa cuma 3 orang anak saja, lagi 7 tinggal beradik-beradik dan sebagainya. Bawa dengan 3 orang anak, salah seorang ni lah Muhammad Jais ni. Lepas tu berkahwin dengan seorang, tak tahulah Bangla ke apa tak tahu, bukan non-Muslim lah. Berkahwin dengan seorang non-Muslim, Myanmar ke apa tak tahu. Dan kemudian hidup jadi lagi teruk, sampailah tak bersekolah, tak berpelajaran, sampai ada tukang kebun beli. Kira dia pun jual anak pada orang Cina, tukang kebun. Dan budak ni, dia ni umur 9 tahun, 10 tahun dah mula kerja di sayur, kebun sayur. Dah mula kerja di kebun sayur dah. Sampailah dia ni ada ketika bila dia sempat bermain dengan kawan-kawan di kampung dan sebagainya, orang Melayu ni lah yang duk bagi makan pada dia, bagi minum, duk jaga, tumpang tidur dan sebagainya. Pasal mak ayah ni tak ada, malam baru balik. Sampai dia mula kasih sayang ni dipupuk oleh orang Islam. Dan dia jauh dia lah sudut dia ni, dia ada satu rasa macam terhutang budi pada orang Islam, orang Melayu. Dia rasa terhutang budi. Dan dia mulalah membesar dan sebagainya, dan akhirnya dia ada orang Melayu ambil dia semula daripada tokek kebun sayur tu dan hantar dia pergi ke rumah kebajikan, menetap di Pulau Pinang, rumah kebajikan tu, sampailah umur 18 tahun. Dan dia 18 tahun dia boleh keluar lah. Dia pun keluar, dia tak tahu nak pergi mana, umur 18. Dan akhirnya dia pergi satu surau, dia tak tahu nak buat apa. Dia kata dia nak masuk Islam, dia pergi satu surau. Dia tidur di sana, dia mandi di sana. Sampailah ada seorang pakcik jumpa dengan dia. Dia masuk Islam lah, dia menumpang di surau tu. Ada seorang pakcik jumpa dengan dia, bagi kat dia duit sikit, suruh dia pergi Kelantan, cari satu pondok, dia tulis bagi apa semua, pergi belajar di pondok tu. Dan dia ni bagus, budak ni, amanah ni, dia ambil duit tu, dia terus naik bas express masa tu, terus dia pergi pondok tu pula tukar lah, tak ada pondok dia jadi lain lah. Tapi ada hamba Allah di sana pula, dia kata pondok ni dah tutup, dia pergi hantar pula dekat pondok Pasir Akar ke apa ke nama, dekat belah Kelantan, saya pun lupa lah. Dia ada Akar, Pasir Akar ke satu lagi apa dia tak tahu, di Kelantan. Maka dia mulalah belajar di situ, tuan-tuan dan puan. Hari ni dia sampai ke Yaman belajar. Sekarang ni dia sedang buat PhD dalam pengajian Islam. Seorang yang ada langsung anak yatim piatu, Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada hidayah melalui siapa? Melalui orang-orang Islam yang bagi makan pada dia, jaga pada dia. Tuan-tuan, saya sampai ke hari ni berkali-kali saya dah dengar cerita dia, tak pernah puas. Kita masih lagi rasa benda tu baru kita dengar. Sebab tu kami mengambil keputusan pada tahun 2023 melalui perkongsian-perkongsian yang kami buat ini. Kami rasa
kisah-kisah mu'alaf ini perlu disebar luaskan lagi. Dan biarlah kita ada kekangan-kekangan tertentu, tapi alhamdulillah pada tahun 2023 kami mula membukukan kisah-kisah perjalanan hijrah, dan ini adalah buku yang ketiga kami sebenarnya. Titian Perjalanan, koleksi travelog mu'alaf siri yang ketiga. Siri pertama, siri kedua kami dah cetak, ada yang kami bagi percuma, ada yang kami jual dan sebagainya. Dan kami nak cetak semula ni memang kita tak mampu. Kita dana kita terhad. Jadi bila keluar buku baru ni, kita fokus pada buku baru lah. Jadi kami baru ni cetak dalam 1000 naskah. Baru ni program di Kelantan dengan Terengganu, di Kuala Nerus dan juga Pasir Putih, habis lebih dekat 200 naskah. Dan itulah program-program yang kami anjurkan, dan sebab tu saya mohon pada program kalau boleh bincang dengan pihak surau kalau bagi izinan kepada kami ni untuk nak kongsikan pada tuan-tuan dan puan. Tapi macam kata tadi, kami memang tak nak bagi percuma, kita terpaksa jual sebab kita perlu kumpulkan dana semula. Dan sekarang ni kami sedang menulis buku yang keempat kami. Setiap buku ni ada 6 kisah, dan gambar yang tuan-tuan tengok ni adalah sahabat saya, saudara Amin Tan, merupakan bendahari kepada Pertubuhan Jaringan Mu'alaf Malaysia. Asalnya orang Pulau Pinang, Bukit Tajam. Dia ni dulu banyak berjalan ke, bukan berjalan lah, dia kerja hantar barang di sebelah Kelantan, Terengganu. Akhirnya memeluk Islam di Terengganu, dan dia ni sebagai salesman, pendapatan gaji 3-4 ribu, 5 ribu sebulan. Tapi lepas dia memeluk agama Islam, dia mengambil keputusan ataupun satu nasihat daripada mak angkat dia yang kata dekat dia, kamu kena belajar Islam, kena mendalami Islam. Lepas tu dia kata, macam mana nak kerja, duit tak ada apa semua. Jadi mak angkat dia kata, tak apa, rezeki ni Allah yang tentukan. Dia berpegang pada benda tu sampai ke hari ni. Belajar pondok lah, apalah semua. Sekarang ni dah menikah, anak pun 3 orang. Jadi kami rasa bersyukur dapat merakamkan kisah perjalanan hijrah dia, bagaimana satu ketika dulu kehidupan sebagainya, akhirnya memeluk agama Islam, dan sekarang ni mengabdikan diri untuk agama semata-mata dengan aktiviti-aktiviti dakwah dan sebagainya. Dan ada lagi 5 cerita dalam tu. Ada mu'alaf buta, beragama Hindu, OKU buta, memeluk agama Islam. Kadang-kadang tuan-tuan mungkin nak tahu juga macam mana orang buta boleh memeluk agama Islam. Ada yang kata tadi hak gangster yang dulu ni kerja di kelab malam di Ampang dan memeluk agama Islam sebab dia mencari Tuhan. Dia asal Sarawak, duit banyak, ketenangan tak ada, dia mula nak cari Tuhan. Dalam cerita dia kata dalam dia cari Tuhan tu, dia nak buat ritual seperti mana di Sarawak, tapi barang-barang tak ada. Dia perlukan bahan-bahan nak buat ritual. Lepas tu dia kena ada kawan-kawan. Ni dia seorang-seorang dia. Maka terdetiklah hati dia, tak ada satu Tuhan yang mudah untuk dia nak berkomunikasi. Mudah untuk dia nak berdoa, bila-bila masa dia nak doa boleh, bila-bila masa dia nak minta boleh. Maka disitulah datangnya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia mengenali agama Islam. Akhirnya memeluk agama Islam. Dulu ni dia pusing pub cari duit, hari ni dia pusing masjid cari ilmu. Jadi kami boleh sebut harga? Boleh. Ya? Kami jaga jadilah mohon kemaafan, ini sebagai sumber dana kami juga untuk buku yang keempat kami. Harga kami jual ni pun memang rendah dah. Buku ni kami upgrade daripada yang sebelum ni, RN25. Jadi sekiranya tuan-tuan berminat, bolehlah jumpa dengan di bawah saja lah. Rumah saya dia kata segan nak buka meja, pasal ramai sangat kat bawah. Jadi tak apalah, saat lagi lepas Isya nanti insya-Allah tuan-tuan boleh sekiranya berminat bolehlah berjumpa dengan saya nanti untuk dapatkan buku ini. Dan buku ni kami tak jual mana-mana, online apa semua tak ada, melalui program sahaja. Sebab kita cetak pun tak banyak. Jadi ini antara salah satu usaha yang kami laksanakan selain daripada program-program penganjuran, program-program perkongsian yang kami adakan tadi, dan ini salah satunya. Dan kita masih lagi dalam rangka untuk adakan program melalui media sosial yang belum lagi dilaksanakan. Doakan agar kami dapat laksanakan perkara tersebut lah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak surau atas segala sokong yang diberikan. Mohon kemaafan sekiranya keterlanjuran masa dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kami kongsikan ini memberi manfaat pada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis pada malam ini. Sekian, terima kasih Ustaz. Bro Man ada nak rumus? Tak ada. Jadi alhamdulillah, terima kasih pada Bro Azli dan Bro Man di atas perkongsian yang sangat menarik, dan sudah tentulah akan melekat dalam minda kita dan tersemat dalam jiwa kita kisah-kisah liku-liku yang mereka hadapi untuk bertemu dengan agama Allah
Subhanahu wa taala ini. Jadi mudah-mudahannya kita hidup dan berjuang dengan agama Islam, dan kita yang dah Islam daripada baka ni lebih-lebih lagi lah syukur. Tuan-tuan sepatutnya tuan-tuan kita duduk depan ni bagi ceramah. Kalau ikut bro 20 berapa tahun ya Islam? 25. 32 tahun. 32 tahun. Bro Ben 9 tahun. Dah berceramah dah demo. Kalau ikut logik kita dah 50 tahun, 40 tahun daripada baka lagi. Patut kita lah depan. Jadi atas rasa appreciation kita kepada mereka, ini semua adalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kebolehan ini pun datang daripada Allah. Kekuatan ini pun datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita pasal yang ambil PhD kan. Saya ingat contoh daripada kawan-kawan kita mualaf ni ramai. Antaranya Profesor Farid Rabi, tuan-tuan. Dia masuk Islam pun belah tahun. Tapi dia masuk tu, dia cepat dapat baca Al-Quran tu. Maknanya bacaan dia lebih lunak daripada orang yang dah lama baca Quran. Sekarang ni dia pula mengajar, dah jadi profesor pun dalam bidang Quran. Sejarah dia hanya pergi ke masjid surau, dia jumpa kawan-kawan dia dengar aja macam mana orang baca Quran. Masa tu dia masih Hindu. Lama-lama datang hidayah, dan tuan-tuan, dia seorang yang qurra yang hebat, ahli tafsir yang hebat, dan sekarang ni jadi rektor di UIS, Universiti Islam Selangor. Itu banyaklah contoh-contoh yang insya-Allah memberikan semangat kepada kita yang orang Melayu ni, yang dah lama Islam, supaya teruskan belajar tentang ilmu agama dan teruskan berkembangkan agama kita ni, agama Islam ni. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah rahmati kita dan berkati kita. Sekali lagi dengan ucapan jutaan terima kasih. Ada buka soalan? Ada buka soalan. Boleh, silakan. Yang kedua tadi ada sebut mari kita menuju kejayaan, ya. Mari ayat masalah mari kita menuju kejayaan. Tapi sayanglah yang jadi waktu bukan Islam lah, yang buruk saja, yang kebanyakan orang Islam, orang Melayu lah, yang tak berbuat, yang tu yang dipamerkan, yang kita tengok. Sedangkan dia diberi ke awal, diberikan di ayat al-falah, mari kejayaan. Sedangkan tak langsung lah macam saya cakap tadi tu. Jadi boleh tak kongsi nak tunjuk yang kita ni, walaupun dah tahu sikit tapi tanam sikit lagi macam mana yang supaya orang Islam nampak cantik. Orang Islam bawah. Okey, sila Bro Ben. Nak cantik macam mana? Maksudnya orang Islam nak nampak cantikkan amalan dia lah, sehingga orang bukan Islam tertarik dengan Islam dengan konsep hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, menuju kejayaan. Okay, bismillah. Alhamdulillah. Yang pertama sekali, ini berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama, kita ada kena ada kasih sayang. Kasih sayang. Okay, bila ada kasih sayang, kita akan sayang pada mereka, dan kita akan ambil berat pada mereka, dan kita akan tunjukkan secara tidak langsung, kita akan tunjukkan akhlak kita yang baik. Akhlak, adab. So, bila ada itu benda, automatik dia akan nampak kecantikan Islam. Betul? Itulah. Kita sudah satu langkah menuju kejayaan. Kita sudah mempamerkan Islam yang sebenar kepada mereka. Biar apa kata, like action speak louder than words. Kadang-kadang kita main action, kita punya perbuatan lebih powerful, lebih kuat, lebih hebat daripada perkataan. So kita kena tunjuk kasih sayang. Haji, saya percaya Haji sayang isteri, betul? Kenapa kita tak mau menggunakan kesayangan itu kepada mereka yang bukan Islam? Apa yang apa? Kadang-kadang kita tak perlu pandai konteks, kita hanya tunjuk saja. Bukan kita berpura-pura, kita tunjuk dengan keikhlasan. Sebab orang boleh tahu kita pura-pura ataupun ikhlas. Betul kan? Kalau kita pura-pura, kita sendiri akan letih. Kalau kita ikhlas, kita akan buat benda secara natural, dan kita akan wujudkan kasih sayang dengan natural. Walau. Terima kasih. Dia paling mudah, paling simple. Boleh, okey, silakan.
Baik, dia macam ni buat Tuan Haji dan juga jemaah kita semua lah. Dia sebenarnya hari ni dalam dunia media sosial macam ni, dia memang benda-benda yang negatif ni dia laju. Dia pantas bergerak. Kalau tanya orang Melayu ni semua buat benda tak baik ke, bagi saya secara peribadi saya tak setuju. Saya rasa banyak lagi orang Melayu sebenarnya buat benda baik. Tapi sebenarnya tak diangkat, tak ditonjolkan. Benda mudah saya nak tanya, di kampung taman apa ni? Taman Bunga Raya. Orang baik banyak ke orang tak baik banyak? Orang baik Orang baik. Kalau orang tak baik banyak, tuan-tuan pun tak duduk sini. Kan? Mesti orang baik-baik banyak. Cumanya orang baik-baik ni dia tak menonjol. Kita hari ni dalam media semua benda apa saja orang buat, semua nak benda-benda tak baik, nak mencerminkan. Sebab tu tuan-tuan dan puan, sekarang ni menjadi tanggungjawab kita macam yang kata tadi. Kita kena ada satu usaha kemahuan macam mana kita nak mempamerkan Islam itu pada orang bukan Islam. Hari ni persepsi mengatakan oh Islam ni macam tu, Islam macam ni. Siapa yang boleh padamkan persepsi tersebut? Siapa dia? Kita lah. Kita. Kalau kita tak mendekati dia, contoh kita buat majlis program anak yatim. Kita jemput anak yatim semua, kita buat majlis bagi bantuan anak yatim. Dalam taman ni katakan ada 2-3 keluarga yang ada anak yatim, tapi kita tak pernah pergi panggil dia. Kita dah panggil hak kita je. Anak yatim kita je. Dia nampak tak keindahan Islam? Dia nampak tak Islam rahmatan lil alamin? Dia tak nampak. Jadi bagi dia persepsi tu atau mengiyakan dia kata Islam ni memang kan. Dia untuk dia saja, keluarga dia saja, untuk depa saja. Dan tambah pula buat benda-benda lagu ni, dia kata agama dia bagus ni, dia buat benda-benda. Jadi dia akan sentiasa bertanggapan sedemikian. Sebab tu Islam bukan pilihan. Tuan-tuan, kita Malaysia ni walaupun kita negara Islam, agama persekutuan dan sebagainya, tapi Islam bukan agama pilihan. Untuk non-Muslim, mana-mana non-Muslim untuk memilih agama. Dia tak pilih agama Islam dulu. Dia kebanyakan dia memilih agama Kristian. Ataupun ada sekarang ni dah mula meningkat ni atheism. Free thinker. Agama Islam ni dia tak jadi agama pilihan. Jadi kita kena tanya persoalan, kenapa Islam tak jadi agama pilihan? Berapa ramai di kalangan kata 25% non-Muslim di sini? Berapa ramai kita ni 75% pernah tak kita ambil tahu 25% ni ada tak di kalangan mereka ni orang susah ke, mak ayah sakit ke, anak-anak cemerlang ke, ada anak yatim ke, ada ibu tunggal ke? Pernah kita? Selagi mana kita tak pernah tuan-tuan dan puan, dia takkan nampak keindahan Islam tu. Dia takkan nampak. 75% kalau kita tak boleh nak cover 25% ni, apa yang kita nak expect? Kan? Jadi kita kena lihat kembali diri kita sendiri, peranan kita. Betul orang sedang mengata pasal kita, betul orang sedang. Tuan-tuan, anak kalau kita kata yang nakal ni tak kira lah bangsa apa pun, semua bangsa ada. Baru ni kita duk dengar kata kes langgar mabuk minum accident. Duk dengar non-Muslim, tiba-tiba lah 2 kes yang baru ni Muslim. Oh kita nak kata apa? Kan? Di waktu kita nampak non-Muslim, tiba-tiba orang Islam dah mabuk dah tengah-tengah hari. Kan? Jadi kita nak salahkan mana-mana bangsa, mana-mana agama ada je. Cumanya bagaimana kita nak mengangkat institusi kita. Bagaimana kita nak angkat Islam rahmatan lil alamin itu. Itu bergantung pada kita lah. Peranan dan tanggungjawab kita. Jadi selagi mana kita mungkin duduk dalam zon selesa. Kita rasa tak apalah, aku asalkan aku selamat di masjid, di surau, aku balik, aku semayang, aku dapat pahala cukup untuk aku. Tuan-tuan dan puan, kita takut satu hari nanti hak 25% ni akan mempertanggungjawabkan kita. Sebab dia duduk dalam kalangan kita ni. Dia duduk dalam kalangan kita ni tak pernah cerita langsung kat dia. Macam Ben kata tadi lah, kita menyembunyikan kebenaran di waktu kita tahu tentang kebenaran. Tuan-tuan dan puan, hari ni kalau kita meninggal, kita mati hari ni, masuk 6-7 kaki dalam bumi ni, kan? Selepas beberapa langkah ahli keluarga kita meninggalkan kita, kita dah tahu dah malaikat apa nak jumpa dengan kita, betul tak? Kita tahu dah malaikat tu nak tanya soalan apa. Tahu. Kita tahu dah apa jawapan perlu kita jawab balik. Perlu kita tahu. Semua benda ni dalam hidup kita ni,
Allah Subhanahu Wa Taala bentangkan pada kita, depan mata kita. Tapi non-Muslim, kalau dia mati hari ni, bakar ke, tanam ke, malaikat apa nak pergi jumpa dengan dia, dia tak tahu. Malaikat nak bawa soalan apa pada dia, dia tak tahu. Dia nak jawab apa pun dia tak tahu. Apa akan berlaku dalam tu, dia tak tahu. Yang tahu siapa dia? Yang tahu siapa dia? Islam. Yang tahu kita. Islam. Kita yang tahu. Dah cerita kat dia ke belum? Jangan nanti satu hari dia bertanggungjawabkan pada kita. Sebab tu tuan-tuan dan puan, Islam ni satu anugerah. Islam ni datang pada kita ni bukan kosong. Tuan-tuan, alhamdulillah, lahir daripada rahim ibu seorang Muslim. Beranak-beranak dah Islam. Kami tak. Kami ni Allah kutip kami daripada tempat hina, letak kami di tempat mulia. Itu satu je kelebihan kami yang Allah bagi. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan dan puan, hati ni dia sentiasa tertanya, apa istimewa aku ni Allah nak bagi Islam ke aku? Sebab Islam ni satu agama, satu panduan hidup. Bukan setakat hidup saja, tapi perjalanan kita sampai ke syurga, Allah bentang depan mata kita. Kita tahu dah apa nak kena buat. Sampailah kita masuk syurga, kita tahu dah. Tapi agama lain, tuan-tuan dan puan, dia tak tahu. Dia hidup dalam keadaan ragu-ragu dengan kepercayaan dia. Betul tuan-tuan dan puan, tanggungjawab besar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan pada kita berganding bahu, dan kita buat dalam konteks apa yang kita mampu buat. Mungkin berdoa untuk mereka dulu, mendekatkan, ambil peduli sikit sebanyak tentang mereka dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jentikkan hati mereka untuk mengenali Islam sama, insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bro Azli dan Bro Ben di atas perkongsian dan merumuskan dan juga menjawab persoalan daripada ayahanda kita tadi tentang dakwah ini. Maka benarlah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Maka jalan dakwah kita ni apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang menyelusuri dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sama-sama sebarkanlah, simple je. Ada kenduri jemput. Ya, daripada situlah berkenalan apa semua. Sebab itu kalau fiqh Al-Qardawi, Syekh Yusuf Al-Qardawi, fiqh dia luas sikit. Dia kata daging korban tu, kalau ikutlah mazhab Imam Syafi'i, apa dia? Hanya boleh diberikan kepada orang Muslim. Tapi fiqh semasa contemporary, daging korban juga boleh diberikan kepada orang non-Muslim. Dalam istilahnya, kafir zimmi. Daripada situ dia orang tengok kita ni kan, maksudnya kambing lah. Kalau Hindu dia tak makan lembu kan, kambing contohnya kan. Dia tengok kambing tu dia rasa, oh, dia orang pun buat majlis, buat ritual, bagi sikit juga kat kita. Merasalah kambing, ada kenduri, kita panggil, jemput dia makan. Itu ayah saya buat daripada dulu. Kami duduk Eden Park ni keliling semua Hindu, Cina, ada kenduri dia panggil makan. Tu aja simple. Sampai orang Hindu depan tu anggap ayah saya ni dewa. Dia kata ayah saya, dia akan jaga rumah. Kalau ada orang yang dicurigai, orang nak curi kabel ke apa ke, dia jaga. Maksudnya apa? Hasil daripada itu saja yang Nabi kata, at'imut ta'am wasilul arham. Beri makan, silaturahim, akan menguatkan hubungan keislaman dan juga menyebarkan Islam secara tidak langsung, insya-Allah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nanti akhirnya nak dapatkan buku ni nanti, dan juga tuan-tuan nak menderma public inilah secara ikhlas lah. Ada QR semua guna untuk jalinan dakwah ni, maka tuan-tuan bolehlah sumbangkan untuk mereka meneruskan legasi dakwah ini. Wassallallahu alaihi wasallam.